Dunia ni selalunya bercakap dengan kita masa kita tengah senyap. Cuba bayangkan kita berdiri kat tepi hutan yang luas. Cahaya matahari masuk celah-celah daun, buat corak cantik atas tanah yang berubah-ubah. Angin sepoi-sepoi bahasa tiup dahan-dahan, bawa bau pokok pain dengan tanah basah. Masa ni kita rasa kagum sangat tengok alam semula jadi yang luas dan penuh dengan perincian halus. Ia macam ajak kita berhenti sekejap, tengok dekat-dekat dan fikir dari mana datangnya semua kecantikan dan kerumitan ni. Ini bukan saja-saja benda yang ada secara rawak. Rasa macam satu karya agung yang disusun cantik, tunggu kita hargainya. Rasa kagum macam ni, semua orang pernah rasa. Kita bukan saja rasa macam tu bila tengok pemandangan hebat, tapi juga pada benda-benda kecil. Cuba fikirkan cantiknya bentuk emping salji, setiap satu lain-lain tapi elok je sama bentuknya. Fikirkan bunyi burung yang merdu, lagu yang diwarisi turun-temurun. Ini semua bukan kebetulan. Ia macam petunjuk bayangan kepada sesuatu yang lebih hebat. Ia ajak kita tanya soalan yang lebih mendalam pasal dunia sekeliling kita dan kat mana tempat kita. Rasa ingin tahu inilah permulaan untuk kita kaji sains dan juga fikir pasal hal kerohanian, satu pencarian yang semua orang buat. Alam semula jadi ni macam buku yang penuh dengan cerita menarik. Setiap bab tunjukkan lagi kerumitan dan reka bentuk yang baru. Dari pergerakan galaksi yang jauh kat angkasa sampai ke dunia halus yang penuh hidupan, ada satu susunan, satu ketepatan yang susah nak dijelaskan. Senang je kita nak lupa semua keajaiban ni bila kita sibuk. Tapi, bila kita sengaja perlahankan diri dan perhati betul-betul, kita mula nampak corak-corak tertentu. Kita nampak semua benda hidup ni saling berkaitan. Bila kita perhati, kita mesti tertanya-tanya macam mana semua ni boleh tersusun cantik macam ni. Video ni ajak kawan-kawan untuk sama-sama fikirkan. Kita akan tengok bukti-bukti rekaan dalam alam semula jadi. Kita akan tengok betapa rumitnya hidupan. Kita akan fikirkan macam mana alam semesta ni diatur elok supaya kita boleh hidup. Tujuannya bukan nak tolak sains, tapi nak tengok macam mana penemuan sains boleh tunjuk kepada sesuatu yang lebih mendalam. Ini satu ajakan untuk kita tengok ciptaan dan fikirkan ada penciptanya. Jaya minta nak udah minta yang ciptaan ciptaan bersepare. Konsep rekaan pintar ni cakap, ada benda-benda kat alam semesta dan hidupan yang lebih senang dijelaskan kalau ada sebab yang bijak, bukan proses yang tak tentu hala macam pemilihan semula jadi. Ini bukan hujah, sebab kita tak tahu. Lepas tu kita cakap mesti Tuhan yang buat. Sebaliknya, ini kesimpulan terbaik berdasarkan apa yang kita dah tahu. Kita tengok manusia, sebagai ejen bijak, selalu buat sistem yang rumit dan banyak maklumat. Bila kita jumpa kerumitan macam tu juga dalam alam semula jadi, logiklah kalau kita fikir ada punca bijak di sebaliknya. Ini cara saintifik, guna pemahaman kita pasal sebab dan akibat. Contohnya, badan manusia. Ia satu keajaiban sistem yang bersepadu. Sistem peredaran darah, sistem saraf, sistem imun, setiap satu ni memang dah rumit. Break time, tapi semuanya bekerjasama dengan elok sekali. Susunan macam ni jauh lebih hebat dari apa-apa yang jadi secara kebetulan. Cuba fikirkan mesin canggih macam komputer atau kapal terbang. Kita tahu semua tu dibuat oleh jurutera yang bijak. Mesin biologi dalam badan kita ni lagi jauh lebih rumit. Jadi logiklah kalau kita tanya, adakah ia juga ada pereka yang bijak? Persekitaran kita pun tunjuk tanda-tanda susunan yang teliti. Ekosistem ni seimbang dengan eloknya. Kitaran air, kitaran karbon, kitaran nitrogen, semua ni penting untuk hidupan. Semuanya berjalan dengan tepat untuk menampung macam-macam jenis hidupan. Kalau ada satu pun kitaran ni berubah banyak, hidupan macam kita kenal ni takkan ada. Keseimbangan yang rumit ni, aturan yang elok untuk hidupan ni, macam dah dirancang awal-awal. Ia menunjukkan bukan proses rawak semata-mata, tapi ada satu kepintaran yang faham apa yang diperlukan untuk planet ni boleh didiami dan pelbagai hidupan boleh berkembang. Rekaan pintar ni tak semestinya kenal pasti siapa mereka tu. Fokusnya ialah untuk kesan adanya rekaan dalam alam semula jadi. Ia guna cara saintifik untuk kaji korak kerumitan dan maklumat. Bila kita nampak tulisan atas pasir, kita tahu ada orang bijak yang tulis. Macam tu jugalah, bila kita jumpa maklumat rumit dalam DNA, secara saintifiknya patut kita fikirkan sama ada ini pun datang dari sumber yang bijak.
Cuma ni buku cain baru selain bahan guna dengan pemahaman cara kita untuk tengok lebih jauh dari penjelasan materialistik seman pasal asal-usul dan perkembangan hidupan dan alam semesta. Badan manusia ni bukti hebat kejuruteraan yang sangat rumit. Setiap bahagian dari organ paling besar sampai sel paling kecil buat kerja masing-masing dengan tepat sekali. Cuba tengok sistem rangka. Ia bagi bentuk dan perlindungan. Ada lebih 200 tulang, setiap satu bentuknya lain untuk kerja tertentu. Tapi semua bekerjasama untuk kita bergerak dan bagi sokongan. Sendi-sendi kita ni hebat betul, boleh gerak macam-macam sambil tanggung beban berat. Ini bukan susunan main-main, ia satu rangka canggih yang bersepadu. Penting untuk kita hidup hari-hari dan berinteraksi dengan dunia. Lepas tu, ada sistem otot yang bersambung elok dengan rangka. Beratus-ratus otot dikawal oleh jaringan saraf yang rumit membolehkan kita buat macam-macam. Dari lari kuat-kuat sampai gerakan halus macam masukkan benang dalam jarum. Setiap urat otot tu satu unit yang rumit. Boleh tukar tenaga kimia jadi tenaga gerakan dengan cekap sekali. Kerjasama yang diperlukan untuk buat benda senang macam berjalan pun libatkan macam-macam isyarat dan tindak balas. Semua diatur oleh otak. Kerumitan macam ni tunjuk betapa perlunya perancangan awal dalam rekaannya. Satu sistem yang memang sesuai untuk hidup yang aktif. Sistem pernafasan pula satu lagi contoh hebat rekaan yang berfungsi. Paru-paru bukan setakat kantung udara, ia organ pertukaran gas yang sangat cekap. Berjuta-juta pundi udara kecil, namanya alveoli, sediakan ruang yang luas untuk oksigen masuk dalam darah dan karbon dioksida keluar. Cara kita bernafas, guna diafragma dan otot antara rusuk dikawal dengan tepat untuk penuhi keperluan oksigen badan yang berubah-ubah. Sistem ni kerja tanpa henti, siang malam, dari kita tarik nafas pertama sampai terakhir. Sentiasa ingatkan kita pasal kejuruteraan dalam badan yang bagi kita hidup. Akhir sekali, jangan kita lupa sistem peredaran darah, jaringan pengangkutan penting dalam badan. Jantung, pam yang kuat dan tahan lasak berdegup lebih 100,000 kali sehari, tolak darah melalui beribu-ribu kilometer arteri, vena dan kapilari. Jaringan ni hantar oksigen dan nutrien ke setiap sel dan buang bahan kumuh. Darah tu sendiri cecer yang rumit, bawa sel khas untuk angkut oksigen, pertahanan imun dan pembekuan. Gabungan yang lancar dan kerja tanpa henti sistem ni adalah tanda rekaan yang ada tujuan. Jauh lebih hebat dari apa yang Presra boleh buat. Sistem-sistem ni bukan saja ada. Ia bekerjasama dengan bekerja sekang. Bila kita kaji badan manusia lebih dalam, kita jumpa mesin biologi yang sangat canggih dan mengagumkan. Buah pinggang contohnya, bukan setakat penapis biasa. Setiap buah pinggang ada lebih kurang 1 juta unit penapis halus yang dipanggil nefron. Nefron-nefron ni bersihkan darah dengan teliti, buang bahan buangan dan air berlebihan sambil simpan bahan penting. Ia kawal tekanan darah, keseimbangan elektrolit dan penghasilan sel darah merah. Kerumitan untuk bezakan antara bahan buangan dengan molekul penting, lepas tu bertindak dengan tepat, menunjukkan ada kepintaran di sebalik rekaannya. Ia macam kilang pemprosesan kimia yang sangat cekap, kecil dan boleh urus diri sendiri. Hati pula satu lagi organ yang berfungsi macam makmal biokimia yang sangat maju. Ia buat lebih 500 kerja penting, termasuk buang toksin, buat protein dan hasilkan bahan kimia untuk penghadaman. Hati boleh neutralkan toksin bahaya, simpan vitamin dan mineral, dan kawal paras gula dalam darah. Keupayaannya untuk tumbuh balik pun hebat. Kalau sebahagian hati rosak atau dibuang, ia selalunya boleh tumbuh balik ke saiz asal. Macam-macam fungsi rumit ni semua dalam satu organ, bekerja elok dengan sistem badan lain. Cabar penjelasan yang berdasarkan proses evolusi tanpa panduan. Keupayaan memproses maklumatnya sangat mengagumkan. Mungkin salah satu contoh rekaan biologi yang paling selalu disebut ialah mata manusia. Ia alat optik yang sangat rumit dan sensitif. Mata boleh kesan satu foton cahaya saja. Ia boleh ubah fokus dari benda jauh ke benda dekat. Ia boleh sesuaikan diri dengan macam-macam tahap keterangan cahaya. Retina ada lebih 100 juta sel peka cahaya yang tukar cahaya jadi isyarat elektrik. Isyarat ni kemudian diproses dan dihantar ke otak, jadikan dunia visual yang kita nampak ni. Setiap bahagian kornea, kanta, iris, retina dan saraf optik mesti terbentuk elok dan bersepadu untuk penglihatan yang jelas. Pendapat yang kata organ serumit ni boleh jadi melalui siri perubahan kecil secara rawak yang setiap satunya bagi kelebihan untuk hidup hadapi banyak cabaran.
Untuk mata berfungsi, banyak bahagian mesti ada dan bekerjasama. Mata yang tak terbentuk sempurna atau bahagiannya tak sepadan, mungkin tak bagi kelebihan, malah mungkin merugikan. Kerumitan yang tak boleh dikurangkan macam ni, di mana kalau satu bahagian dibuang, seluruh sistem berhenti berfungsi, adalah tanda struktur yang direka. Ia menunjukkan anggaran biologi ini dirancang dengan tujuan. Bahagian 5, misteri asal-usul, mempersoalkan subpurba. Soalan macam mana hidupan pertama muncul dari bahan kimia tak hidup masih jadi salah satu cabaran terbesar untuk penjelasan materialistik semata-mata. Hipotesis subkimia atau abiogenesis kata hidupan muncul sendiri dari campuran molekul organik ringkas dalam lautan atau kolam purba di bumi. Walaupun eksperimen macam sintesis Miller-Urey tunjuk sesetengah asid amino bahan asas protein boleh terbentuk dalam keadaan tertentu, ini jauh lagi dari mencipta hidupan. Hidupan bukan saja perlukan bahan asas, tapi juga susunan khas bahan-bahan ni untuk jadi protein yang berfungsi. Dan yang penting, sistem untuk salin maklumat macam DNA. Kebarangkalian untuk satu protein berfungsi terbentuk secara kebetulan dari subpurba itu sangat-sangat rendah, macam mustahil. Protein ini rantai panjang asid amino dan fungsinya bergantung pada susunan yang tepat. Cuba bayangkan kita cuba taip ayat yang ada makna dengan tekan-tekan saja papan taip secara rawak. Peluang nak dapat ayat pendek yang betul tu kecil sangat. Protein biasa ada beratus-ratus asid amino dan jumlah susunan yang mungkin tu banyak sangat sampai pening kepala. Nak harapkan susunan khas yang berfungsi macam tu muncul tanpa ada kepintaran yang pandu memang susah nak percaya. Lagipun, kalaupun protein berfungsi boleh pasang diri sendiri, hidupan perlukan lebih banyak lagi. Ia perlukan kod genetik, sistem untuk simpan dan hantar maklumat macam DNA atau RNA, dan cara untuk terjemah maklumat tu jadi protein macam ribosom. Ia juga perlukan selaput sel untuk kandung semua ni dan kekalkan keadaan dalaman yang stabil. Sistem-sistem ni saling bergantung. Jadi macam masalah ayam dengan telur, mana satu dulu? DNA perlukan protein untuk salin dan baiki diri. Tapi protein dibuat berdasarkan maklumat dalam DNA. Mana satu yang datang dulu? Kerumitan yang saling berkait ni susah nak dijelaskan melalui proses langkah demi langkah tanpa panduan. Teori yang tak masukkan pencipta selalunya susah nak jelaskan asal-usul maklumat yang diperlukan untuk hidupan. Maklumat ni ciri penting sistem hidupan. DNA bawa banyak sangat maklumat genetik macam program komputer yang rumit. Pengalaman kita yang sama dan berulang tunjuk maklumat selalu datang dari sumber yang bijak, tak kira buku ke, kod komputer ke, atau tulisan purba. Nak anggap sistem maklumat paling rumit yang kita tahu, kod genetik, datang dari proses kimia tanpa panduan, itu satu andaian yang tak disokong bukti saintifik. Adanya maklumat tertentu dalam sel hidup kuat menunjukkan asal-usul yang bijak. Bahagian 6 Simfoni Alam Semesta, Aturan Halus dan Pemalar Sejagat. Selain kerumitan hidupan di bumi, struktur alam semesta ini sendiri nampak macam diatur dengan sangat teliti untuk adanya hidupan. Ahli sains dah jumpa banyak pemalar fizikal dan kuantiti kat alam semesta ini, nilainya sangat-sangat tepat. Kalau ada satu pun parameter asas ni lain sikit je, alam semesta ini akan jadi jauh berbeza. Mungkin tak boleh tampung apa-apa jenis hidupan pun. Fenomena ini selalu dipanggil prinsip antropik atau lebih terus aturan halus kosmik. Ia macam menunjukkan alam semesta ni macam dah disiapkan untuk kita. Cuba fikirkan ke graviti. Kalau ia kuat sikit, bintang akan cepat padam dan alam semesta mungkin dah runtuh balik lepas Big Bang. Kalau ia lemah sikit, bintang dan galaksi mungkin takkan terbentuk. Macam tu juga daya elektromagnet yang kawal interaksi antara zarah bercas seimbang dengan tepat. Perubahan kecil dalam kekuatannya akan ubah kimia secara besar-besaran. Jadikan molekul rumit untuk hidupan mustahil terbentuk. Senarai pemalar yang diatur halus macam ni panjang, termasuk jisim zarah asas dan ketumpatan tenaga angkasa. Ada yang cuba jelaskan aturan halus ni dengan cadangkan adanya pelbagai alam semesta. Alam semesta yang tak terkira atau banyak sangat. Setiap satu dengan pemalar fizikal yang lain. Dalam keadaan ni, kita kebetulan je duduk kat salah satu alam semesta yang jarang ada, di mana keadaannya sesuai untuk hidupan. Tapi hipotesis pelbagai alam semesta ni sekarang tak boleh diuji dan banyak andaian je. Ia macam guna realiti yang tak nampak untuk jelaskan realiti khusus yang kita nampak.
Penjelasan yang lebih mudah berdasarkan pengalaman kita macam mana sistem yang diatur halus ni muncul. Ialah alam semesta kita direka dengan memikirkan hidupan. Keseimbangan halus parameter kosmik ni cipta alam semesta yang bukan saja boleh didiami, tapi juga boleh difahami. Hukum fizik ni konsisten dan boleh diterangkan dengan matematik. Benarkan kita kaji dan faham alam semesta. Susunan dan rasionaliti asas ni sendiri pun dah hebat. Kenapa alam semesta ni diatur oleh hukum matematik yang cantik yang minda manusia boleh jumpa dan faham? Keharmonian alam semesta dan keupayaan kita untuk faham ni boleh dilihat sebagai satu lagi petunjuk kepada minda bijak di sebalik semua ni. Pencipta yang tetapkan keadaan untuk kewujudan dan penemuan. Bahagian 7 alam semesta diperintah hukum, bukti adanya pemberi hukum. Alam semula jadi ini berfungsi ikut corak yang konsisten dan boleh dijangka, yang ahli sains panggil hukum alam. Dari hukum graviti yang kekalkan planet dalam orbit sampai hukum termodinamik yang kawal pemindahan tenaga, prinsip-prinsip ini jadi asas fungsi alam semesta. Kewujudan hukum sejagat macam ni sendiri dah mendalam. Ia bukan benda fizikal, tapi penerangan pasal kelakuan biasa jirim dan tenaga. Susunan semula jadi ini tunjukkan ada asas rasional kat alam semesta. Satu sistem yang berfungsi ikut set peraturan yang jelas. Susunan macam ni selalunya tak muncul dari keadaan huru-hara tanpa ada pengaruh yang memandu. Hukum alam ni selalunya dinyatakan dalam bahasa matematik yang tepat. Kecantikan dan kesejagatan penerangan matematik ni dah buat ahli sains dan ahli falsafah kagum berabad lamanya. Kenapa alam semesta ni boleh difahami macam ni? Kenapa konsep matematik abstrak boleh terangkan dengan tepat cara dunia fizikal berfungsi? Keberkesanan matematik yang luar biasa ni, macam ahli fizik Eugene Wigner cakap, bagi bayangan ada kaitan mendalam antara struktur realiti dengan struktur minda kita. Macam alam semesta ni ditulis dalam bahasa yang kita memang boleh belajar dan faham, tunjuk kepada penulis yang sama. Kekonsistenan hukum-hukum ni merentasi ruang dan masa pun hebat. Prinsip fizikal yang sama kat bumi, sama juga kat galaksi paling jauh. Hukum yang perintah alam semesta awal dulu masih berjalan hari ini. Keseragaman ni penting untuk kajian saintifik. Tanpanya, kita tak boleh buat ramalan atau bina teori yang jelas pasal alam semesta. Tapi dari mana datangnya keseragaman dan kekonsistenan ni? Asal-usul alam semesta yang huru-hara dan tanpa panduan tak semestinya hasilkan realiti yang stabil dan patuh hukum macam ni. Adanya hukum yang boleh diharap tunjukkan ada pemberi hukum, satu kepintaran yang tetapkan rangka kerja untuk alam semesta berfungsi. Tambahan pula, hukum-hukum ni nampak macam diatur halus untuk benarkan kemunculan struktur rumit dan akhirnya hidupan. Macam yang kita bincang pasal aturan halus kosmik, nilai-nilai dalam hukum ni sangat penting. Bukan saja ada hukum, tapi hukum tu ada bentuk dan kekuatan tertentu yang benarkan alam semesta ni boleh ada pemerhati. Dua aspek ni, adanya hukum yang cantik dan sifatnya yang benarkan hidupan, kuatkan lagi kesimpulan kepada rekaan bertujuan yang diatur oleh pencipta yang bijaksana. Susunan yang kita nampak ni bukan fakta semata-mata. Ia petunjuk kepada asal-usul dan sifat sebenar alam semesta. Bahagian 8 merapatkan jurang, sains, iman dan pencarian kebenaran. Dah lama sangat ada cerita yang kata sains dan iman ni dua benda yang memang berlawanan. Tapi ini salah faham. Dari segi sejarah, ramai ahli sains perintis dulu orang yang kuat imannya, yang nampak kerja sains mereka sebagai cara untuk faham ciptaan Tuhan. Mereka percaya pencipta yang rasional akan hasilkan alam semesta yang rasional dan tersusun, dan kaji alam semesta ni satu cara untuk hargai kebijaksanaan dan hasil kerja pencipta. Pandangan ni nampak sains dan iman sebagai jalan yang saling melengkapi untuk faham kebenaran. Masing-masing bagi pandangan unik pasal sifat realiti. Kajian saintifik fokus untuk faham cara kerja alam semula jadi soalan macam mana. Ia guna pemerhatian eksperimen dan kesimpulan logik untuk bina model realiti fizikal. Iman pula selalunya jawab soalan makna, tujuan dan asal-usul sebenar soalan kenapa. Ia kaji aspek kewujudan yang mungkin luar dari skop ukuran yang boleh dibuktikan, tapi sama penting untuk pemahaman manusia yang lengkap. Bila dua-dua ni didekati dengan rendah diri dan minda terbuka, ia boleh saling memperkaya dan maklumkan satu sama lain bagi pandangan yang lebih menyeluruh pasal dunia kita. Bukti rekaan dalam alam semula jadi, macam yang kita dah tengok, boleh jadi jambatan antara sains dan iman.
Penemuan dalam bidang macam biologi molekul, kosmologi dan fizik tunjukkan alam semesta yang sangat rumit dan diatur halus. Walaupun sains terangkan ciri-ciri ini, soalan pasal asal-usul dan maksudnya boleh bawa kepada pemikiran falsafah dan teologi yang lebih mendalam. Akui kemungkinan adanya pereka bijak tak hentikan kajian saintifik. Sebaliknya, ia boleh bagi rangka kerja yang jelas untuk faham kenapa alam semesta ini begitu tersusun dan kenapa hidupan tunjukkan kerumitan tertentu yang begitu rumit. Jadi, pencarian kebenaran dapat manfaat dari perbincangan antara penemuan saintifik dan pemikiran teologi. Sains boleh tunjukkan kerumitan ciptaan, manakala iman boleh bagi pandangan pasal sumber dan tujuan utamanya. Tolak satu demi satu lagi akan hadkan pemahaman kita. Dengan terima pandangan dari kedua-duanya, kita boleh bina penghargaan yang lebih kaya dan mendalam untuk alam semesta dan tempat kita di dalamnya. Pendekatan bersepadu ini galakkan kita kagum dengan apa dan macam mana yang sains tunjukkan, sambil fikirkan siapa dan kenapa yang iman kaji. Bahagian 9, perjalanan berterusan, menghayati keajaiban dan mencari pemahaman. Perjalanan kaji kaitan antara ciptaan dan pencipta ni satu perjalanan peribadi yang berterusan. Bukti-bukti yang kita dah sentuh, kerumitan badan manusia, aturan halus alam semesta, maklumat dalam DNA jadi macam satu jemputan. Ia jemputan untuk kita undur sikit dari kesibukan harian dan betul-betul kagum dengan dunia sekeliling kita. Ia galakkan kita pupuk rasa kagum, tanya soalan-soalan yang mencabar dan cari jawapan dengan hati terbuka dan minda yang kritis. Ini bukan pasal nak ada semua jawapan, tapi pasal terima cabaran untuk faham. Penghargaan untuk keharmonian dan kerumitan dunia ini boleh perkaya hidup kita dengan mendalam. Bila kita nampak rekaan cantik kat bunga, luasnya langit malam, atau keajaiban badan kita sendiri, ia boleh cetuskan rasa syukur dan kagum. Ia boleh ubah cara kita pandang hidup, dari ambil mudah kepada hargainya sebagai hadiah berharga, realiti yang dibuat dengan teliti. Rasa kagum ni bukan macam budak-budak. Ia keupayaan penting manusia yang bakar semangat ingin tahu saintifik dan kerinduan rohani. Ia dorong kita untuk belajar lagi, kaji lebih jauh dan berhubung dengan sesuatu yang lebih besar dari diri kita. Jadi jemputannya ialah untuk teruskan kajian ni. Kaji lebih dalam penemuan saintifik yang tunjukkan betapa rumitnya alam semula jadi. Baca pasal hujah-hujah rekaan pintar dan fikirkan kebaikannya. Pada masa sama, jangan segan untuk ke aspek rohani dalam hidup. Fikirkan kesan falsafah kalau alam semesta ni direka. Fikirkan apa maknanya kalau betul ada minda, ada tujuan di sebalik semua yang wujud. Kajian dua hal ini, libatkan sains dan rohani, boleh bawa kepada pemahaman yang lebih bersepadu dan bermakna pasal kewujudan kita. Akhirnya, cari pencipta dalam ciptaan ni satu panggilan untuk fikir lebih mendalam dan libatkan diri dengan hidup secara lebih mendalam. Ia galakkan kita jadi pelajar seumur hidup. Sentiasa ingin tahu, sentiasa bertanya, sentiasa terbuka kepada bukti. Tak kira tengok melalui mikroskop atau pandang bintang, tanda-tanda kepintaran ada di situ untuk mereka yang sudi melihat. Biarlah video ini jadi titik permulaan untuk perjalanan penemuan kawan-kawan sendiri. Satu yang juga diinginkan jadilah impuls tanpa juga rasa kagum dan junjia biru dalam alam semesta. Yang jelas tunjukkan racikan agung di sebaliknya. Bab 1. Panggilan untuk merenung. Mencari pencipta dalam ciptaan pendahuluan. Bisikan ciptaan yang menggugah. Bayangkan Anda sedang duduk di tepi tasik yang tenang, memerhatikan riak air yang berkilau di bawah cahaya bulan, atau mendengar irama degupan jantung Anda dalam kesunyian malam. Setiap elemen di sekeliling kita, dari bintang yang berkelip di langit hingga keajaiban tubuh kita, seolah-olah bercerita tentang sesuatu yang lebih besar. Sesuatu reka bentuk, sesuatu tujuan, dan mungkin sesuatu pencipta. Dalam tradisi Islam, Al-Quran menggambarkan ciptaan sebagai tanda-tanda, ayat yang menunjukkan kebesaran Allah. Pada penciptaan langit dan bumi dan pada pertukaran malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Tanda-tanda ini bukan sekadar pemandangan, ia adalah jemputan untuk merenung dan mendekatkan diri kepada pencipta. Buku ini adalah perjalanan untuk mendengar ciptaan tersebut, untuk memeriksa tanda-tanda yang mengelilingi kita, dan untuk mengkaji adanya pencipta yang bijaksana. Kita akan memulakan dengan hujah reka bentuk pintar,
yang melihat kerumitan tubuh manusia dan penyediaan bumi sebagai bukti reka bentuk yang sengaja sebelum meneroka hujah lain seperti penalaan halus dan kontingensi. Bab ini bertujuan untuk membangkitkan rasa ingin tahu Anda, sama ada Anda seorang Muslim yang ingin mengukuhkan iman, seorang skeptik yang mencari jawapan, atau seseorang yang ingin memahami hubungan antara sains dan agama dan menetapkan asas untuk perjalanan kita ke arah kebenaran. Fitrah manusia, dorongan untuk mencari pencipta. Dalam Islam, setiap manusia dilahirkan dengan fitrah, kecenderungan semula jadi untuk mengenali Allah dan mencari makna dalam kehidupan. Seperti yang dinyatakan dalam hadis Rasulullah SAW, tiada seorang pun yang dilahirkan melainkan ia dalam keadaan fitrah. Fitrah ini mendorong kita untuk bertanya, dari manakah kita datang? Mengapa kita wujud? Adakah kehidupan ini mempunyai tujuan? Soalan-soalan ini adalah universal, melintasi budaya dan zaman, dari para filsuf purba hingga saintis moden. Al-Quran mengajak kita untuk menyahut panggilan fitrah ini dengan merenung ciptaan. Dan pada diri kamu sendiri, tidak kamu memerhatikan? Setiap nafas yang kita sedut, setiap denyutan jantung, setiap bunga yang mekar adalah peluang untuk melihat tanda-tanda Allah. Serdar Hanuyar, pencipta laman web Iqra Quran, menekankan bahawa mempelajari ciptaan adalah cara untuk menguatkan iman dan mendekatkan diri kepada Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Namun, dalam dunia moden, casaran muncul pada prinsip saintifan kebeluan unpo pencipta. Bab ini dan buku ini secara keseluruhan akan menunjukkan bahawa sains dan iman boleh berjalan seiring dengan reka berbentuk pin sebagai jambatan antara keduanya. Hujah untuk pencipta, peta perjalanan kita. Manusia telah lama cuba memahami asal-usul alam semesta melalui pelbagai hujah, masing-masing menawarkan perspektif yang unik tentang kewujudan pencipta. Dalam buku ini, kita akan meneroka beberapa hujah utama yang masing-masing membina ke arah pemahaman yang lebih mendalam. Hujah reka bentuk pintar dibincangkan dalam bab 2. Hujah ini menonjolkan kerumitan sistem biologi seperti fungsi automatik buah pinggang hati dan mata serta penyediaan bumi untuk kehidupan sebagai bukti adanya pereka yang bijaksana. Ia mencabar kita untuk mengkaji sama ada sistem kompleks ini boleh wujud tanpa tujuan sedar. Hujah penalaan halus dijelaskan dalam bab 3. Hujah ini melihat bagaimana pemalar universal seperti kekuatan graviti atau charge elektron diselaraskan dengan ketepatan yang luar biasa untuk menyokong kehidupan, menunjukkan bahawa alam semesta dirancang untuk kita. Hujah kontingensi. Hujah ini bertanya mengapa ada suatu dan bukannya tiada, dengan menyatakan bahawa kewujudan alam semesta memerlukan punca yang perlu, iaitu Allah. Hujah kosmologi menegaskan bahawa alam semesta mempunyai permulaan, seperti yang disokong oleh teori Big Bang, dan permulaan ini memerlukan punca utama yang tidak bergantung. Hujah-hujah ini bukan sekadar latihan intelektual. Dalam Islam, ia adalah cara untuk memenuhi seruan Al-Quran untuk tadabbur, merenung ciptaan untuk mengenali Allah. Seperti yang dinyatakan dalam surah Al-Baqarah 294. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan pada pertukaran malam dan siang dan kapal-kapal yang berlayar di laut dengan membawa apa yang berguna untuk manusia, terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Sains dan iman, satu perjalanan bersama. Seringkali, sains dan iman dilihat sebagai bertentangan, tetapi dalam tradisi Islam, kedua-duanya adalah saluran untuk memahami kebenaran. Para ulama seperti Al-Ghazali dan Ibn Rushd telah lama menyokong penerokaan ilmu pengetahuan sebagai cara untuk mengenali Allah. Al-Quran sendiri menggalakkan pemerhatian saintifik. Katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Surah Yunus 10. Sains menerangkan proses seperti pembentukan bintang, perkembangan embrio atau evolusi spesies, tetapi ia tidak menjawab soalan tentang asal-usul undang-undang yang membolehkan proses ini. Seperti yang ditunjukkan oleh Serdar Hanuyar dalam artikel asalnya di Iqra Quran, sains hanya menerangkan bagaimana sesuatu yang berlaku, bukan siapa atau mengapa yang meletakkan undang-undang di tempatnya. Sebagai contoh, sains boleh menerangkan bagaimana DNA mengkodkan maklumat untuk membina kehidupan, tetapi siapa yang merancang kod rumit ini? Hujah reka bentuk pintar yang akan kita terokai dalam bab 2 menggunakan pemerhatian saintifik, seperti keupayaan jantung untuk mengepam darah tanpa henti atau penempatan mata untuk penglihatan stereoskopik untuk idea pereka pintar. Saintis seperti Stephen C. Meyer dari Discovery Institute,
intelligentdesign.org telah menunjukkan kelemahan teori tanpa pencipta, seperti hipotesis subkimia yang mencadangkan kehidupan bermula secara rawak di lautan purba. Dengan menggabungkan pemerhatian saintifik dan refleksi teologi, kita boleh melihat ciptaan sebagai cermin kebijaksanaan Allah, seperti yang digambarkan dalam surah Al-Ghafir. Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi lebih besar daripada penciptaan manusia, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Peranan fitrah dalam pencarian kebenaran, fitrah bukan dorongan untuk mencari Allah. Ia adalah kompas dalaman yang membimbing kita ke arah kebenaran. Dalam Islam, fitrah adalah keadaan suci di mana setiap manusia dilahirkan dengan kesedaran semula jadi tentang wujudnya pencipta. Namun, kehidupan duniawi dengan gangguan dan keraguan menyebarkan kesedaran ini. Al-Quran mengingatkan kita untuk kembali kepada fitrah. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam. Berpeganglah kepada fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Hujah-hujah dalam buku ini, seperti reka bentuk pintar dan penalaan halus, adalah alat untuk membangkitkan semula fitrah ini. Dengan memerhatikan kerumitan tubuh kita, contohnya, bagaimana buah pinggang menapis toksin tanpa usaha sedar, atau keseimbangan alam semesta, kita diingatkan tentang kebesaran Allah. Artikel asal oleh Uyar menegaskan bahawa merenung ciptaan adalah cara untuk menguatkan iman. Bukan sahaja untuk orang beriman, tetapi juga untuk mereka yang mencari jawapan melalui akal dan logik. Cabaran moden menjawab skeptisisme. Dalam era moden, skeptisisme terhadap kewujudan pencipta sering berpunca daripada kejayaan sains dalam menerangkan fenomena alam. Sebagai contoh, teori seperti evolusi atau hipotesis subkimia cuba menerangkan asal-usul kehidupan tanpa melibatkan mereka. Namun, seperti yang akan kita lihat dalam bab 2, teori ini menghadapi cabaran logik dan saintifik. Seperti yang ditanya oleh Uyar, jika pen tidak boleh terbentuk secara rawak daripada logam, bagaimana pula dengan manusia yang jauh lebih kompleks? Selain itu, skeptisisme moden sering menghapuskan soalan falsafah yang lebih mendalam. Mengapa undang-undang alam wujud? Siapa yang menetapkan peraturan yang membolehkan alam semesta berfungsi? Hujah-hujah dalam buku ini disokong oleh sumber seperti laman web Iqra Quran dan kajian saintifik dari discovery.org, bertujuan untuk menjawab soalan-soalan ini dan menggabungkan akal, sains, dan iman. Jemputan untuk memulakan perjalanan buku ini adalah panggilan untuk memulakan perjalanan pribadi mencari pencipta. Sama ada Anda seorang Muslim yang ingin mendalami iman, seorang yang meragui mencari kebenaran, atau seseorang yang ingin memahami hubungan antara sains dan agama. Berikut adalah beberapa langkah untuk memulakan. Tadabbur ciptaan. Luangkan masa untuk memerhatikan dunia di sekeliling Anda, dari burung yang terbang hingga air yang mengalir. Dalam Islam, ini adalah tadabbur, cara untuk melihat tanda-tanda Allah dan membangkitkan fitrah Anda. Penerokaan ilmu. Baca sumber seperti artikel di laman web Iqra Quran atau kajian saintifik di intelligentdesign.org untuk memahami bagaimana sains dan iman saling melengkapi. Kuliah Ahmed Didat tentang reka bentuk pintar juga boleh memberikan perspektif teologi yang mendalam. Perbincangan. Kongsi pemikiran anda melalui platform seperti X, Facebook atau WhatsApp untuk memupuk dialog yang bermakna tentang kewujudan pencipta. Berhubung dengan sumber, hubungi Iqra Quran melalui contact@iqraquran.com untuk soalan cadangan atau maklum balas. Langganan, daftar di laman web Iqra Quran untuk menerima kemaskini tentang hujah-hujah untuk wujudkan Allah dan kandungan berkaitan. Penutup, melangkah dengan rasa kagum. Dalam bab-bab berikut, kita akan mendalami hujah-hujah yang menunjukkan kewujudan pencipta. Bab 2 akan meneroka hujah reka bentuk pintar dengan memeriksa keajaiban tubuh manusia seperti buah pinggang yang menapis toksin atau mata yang melihat dunia, dan mengkritik teori tanpa pencipta seperti hipotesis subkimia. Bab 3 akan membincangkan penalaan halus, menunjukkan bagaimana alam semesta diselaraskan dengan ketepatan untuk menyokong kehidupan. Dengan panduan daripada Al-Quran, sumber saintifik seperti karya Stephen C. Meyer, dan refleksi teologi daripada Iqra Quran, marilah kita melangkah ke hadapan dengan rasa kagum dan kesyukuran, seperti yang diingatkan oleh Al-Quran. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Bab 2 menanti kita, dengan penerokaan tentang tanda-tanda pencipta dalam tubuh kita dan dunia di sekeliling kita. Bab 2,
Hujah reka bentuk pintar, tanda-tanda pencipta dalam ciptaan pendahuluan. Melihat dunia dengan mata baru. Bayangkan Anda sedang berjalan di tepi pantai dan di antara pasir, Anda menemui sebuah jam tangan yang berdetik dengan sempurna. Adakah Anda akan menganggap jam itu terbentuk secara rawak daripada pasir dan udara? Atau adakah Anda akan menyimpulkan bahawa seseorang telah merancangnya dengan sengaja? Hujah reka bentuk pintar, intelligent design, mengajak kita melihat alam semesta dan tubuh manusia dengan cara yang sama, sebagai karya seni yang menunjukkan tanda-tanda mereka yang bijaksana. Dalam bab ini, kita akan meneroka bagaimana kerumitan badan manusia, penyediaan bumi untuk kehidupan, dan kelemahan teori tanpa pencipta menunjukkan kewujudan Tuhan. Hujah ini bukan sekadar perdebatan akademik, ia adalah jemputan untuk merenung keajaiban ciptaan yang kita alami setiap hari. Dari nafas yang kita sedut tanpa usaha, hingga keupayaan tubuh kita menyembuhkan luka, setiap aspek kewujudan kita seolah-olah dirancang dengan tujuan. Mari kita mulakan dengan memeriksa tubuh manusia, bukti hidup reka bentuk pintar yang berjalan bersama kita setiap saat. Keajaiban biologi, badan manusia sebagai bukti reka bentuk tubuh, manusia adalah keajaiban kejuruteraan biologi, sesuatu sistem yang berfungsi dengan harmoni yang luar biasa tanpa memerlukan kawalan sedar kita. Mari kita lihat beberapa contoh yang menyerlahkan kerumitan ini. Buah pinggang. Organ kecil ini bertindak sebagai penapis canggih, membuang sisa dan toksin daripada darah, mengawal tekanan darah, menghasilkan vitamin D untuk tulang yang kuat, dan mengekalkan keseimbangan cecair tubuh. Semua ini berlaku secara automatik seperti kilang yang beroperasi tanpa pengawasan. Hati. Sebagai pusat metabolisme, hati menyah toksik darah dari saluran pencernaan, menghasilkan nutrien penting dan mengedarkannya ke seluruh tubuh. Ia adalah kilang kimia yang menjalankan beratus-ratus fungsi tanpa kita perlu memikirkannya. Mata. Dilindungi oleh orbit tulang yang kukuh, mata menangkap cahaya, memfokuskan imej dengan ketepatan dan menghantar isyarat visual ke otak melalui saraf optik. Penempatan mata di kepala membolehkan penglihatan stereoskopik, memberikan persepsi kedalaman yang penting untuk kelangsungan hidup. Sistem pembekuan darah. Apabila kita terluka, darah bertindak dengan membentuk gumpalan untuk menghentikan pendarahan dan mencegah kehilangan darah yang berbahaya. Proses ini melibatkan urutan tindak balas kimia yang tepat, seperti koreografi yang sempurna. Telinga dan keseimbangan. Gegendang telinga bukan sahaja membantu pendengaran, tetapi juga menyumbang kepada keseimbangan fizikal melalui saluran separuh bulatan dalam telinga, memastikan kita boleh berjalan tanpa jatuh. Fungsi-fungsi ini bukan sahaja kompleks, tetapi juga saling berkaitan, membentuk sistem yang beroperasi dengan kecekapan yang menakjubkan. Bayangkan cuba mereka bentuk mesin yang boleh melakukan semua ini tanpa campur tangan manusia. Artikel asal mencabar kita dengan soalan, siapa yang merancang sistem automatik ini? Adakah embrio di dalam rahim ibu kita yang memutuskan untuk membina organ-organ ini, atau adakah kita sendiri yang menyusunnya? Jawapan yang logik menunjukkan adanya pereka pintar di luar kemampuan manusia. Seseorang atau sesuatu yang telah meletakkan sistem ini pada tempatnya dengan tujuan yang jelas. Menyoal teori tanpa pencipta, subkimia dan logik yang rapuh. Banyak saintis cuba menjelaskan asal-usul kehidupan tanpa melibatkan pereka pintar. Salah satu teori yang populer ialah hipotesis subkimia, yang mencadangkan bahawa bilion tahun lalu campuran bahan kimia di lautan dicetuskan oleh kilat pada masa dan tempat yang tepat, menghasilkan sel hidup pertama. Sel ini kemudiannya bereplikasi, berevolusi, dan menghasilkan semua bentuk kehidupan yang kita lihat hari ini, dari ikan hingga gajah dan akhirnya manusia, tanpa sebarang kesedaran atau panduan. Namun, apabila diucapkan dengan jelas, teori ini kelihatan tidak munasabah, bahkan tidak logik. Bayangkan sekumpulan molekul tanpa kesedaran memilih untuk menjadi organisme kompleks seperti manusia. Artikel asal menggunakan analogi yang mudah tetapi kuat. Sebuah pen di atas meja. Walaupun berbilion tahun berlalu, logam mentah tidak akan membentuk pen yang berfungsi. Pen memerlukan reka bentuk sedar, input pintar, dan pembuat. Jika sesuatu yang sederhana seperti pen memerlukan pereka, bagaimana pula dengan manusia yang jauh lebih kompleks dengan bertriliun sel yang berkoordinasi dengan sempurna? Stephen C. Meyer, seorang sarjana terkemuka dari Discovery Institute, menonjolkan dua kelemahan utama teori kimia. Kebarangkalian. Membentukkan protein seperti memerlukan urunan asid amino yang sangat spesifik.
Kebarangkalian molekul-molekul ini bergabung secara rawak untuk membentuk protein berfungsi adalah sangat rendah, setara dengan mencari satu butir pasir tertentu di antara semua pantai di dunia. Mayer menegaskan bahawa dalam skala masa geologi bumi, peluang ini hampir mustahil. Kerumitan spesifik. Struktur biologi seperti DNA mengandungi maklumat teratur yang serupa dengan komputer. Maklumat ini yang membentuk kehidupan sukar dijelaskan sebagai hasil proses rawak tanpa input pintar. Sumber seperti laman web intelligentdesign.org dan discovery.org/id menyokong hujah ini dengan kajian saintifik yang menunjukkan bahawa kerumitan kehidupan lebih selaras dengan reka bentuk pintar daripada evolusi rawak. Video oleh Mayer yang boleh diakses melalui platform ini memberikan penjelasan visual yang menarik tentang mengapa teori tanpa pencipta tidak mencukupi. Bumi sebagai sumber rezeki, reka bentuk untuk manusia. Selain tubuh manusia, bumi sendiri adalah bukti reka bentuk yang memihak kepada kehidupan manusia. Pertimbangkan elemen-elemen berikut yang wujud tanpa usaha kita. Sumber semula jadi, udara yang kita sedut, air yang kita minum, dan tanah yang menghasilkan makanan daripada benih adalah anugerah yang sesuai untuk kelangsungan hidup. Proses seperti fotosintesis menukar cahaya matahari kepada tenaga untuk tumbuhan dan kitaran udara yang memastikan bekalan udara bersih berlaku dengan harmoni yang luar biasa. Haiwan ternakan. Haiwan seperti lembu, kambing, dan ayam, walaupun lebih kuat fizikal daripada manusia, tunduk kepada kita. Ini membolehkan kita memanfaatkan mereka untuk makanan, tenaga kerja atau pakaian seolah-olah dirancang untuk kegunaan manusia. Proses biologi automatik. Tubuh kita menukar makanan kepada tenaga melalui pencernaan tanpa memerlukan kawalan sedar. Organ seperti jantung dan otak berfungsi tanpa henti. Berbeza dengan teknologi moden seperti telefon pintar yang perlu dicas semula setiap hari. Artikel asal mengajak kita bertanya, siapa yang meletakkan sistem ini di tempatnya? Adakah kita yang mencipta udara, atau tanah untuk keperluan kita? Kehadiran sumber ini yang disesuaikan dengan sempurna untuk kehidupan manusia menunjukkan adanya mereka yang merancang bumi sebagai tempat penyokong kehidupan. Refleksi teologi, dari kesyukuran ke ketaatan. Hujah reka bentuk pintar bukan sekadar tentang logik atau sains, ia juga membawa kita kepada refleksi rohani yang mendalam. Artikel asal mengemukakan soalan yang boleh didapati. Adakah anda akan menukar penglihatan anda dengan segala kekayaan dunia? Bayangkan tawaran ini. Bukan sekadar beberapa juta dolar, tetapi semua harta di bumi. Majoriti orang tidak akan menerima tawaran ini kerana penglihatan adalah nikmat yang tidak ternilai. Begitu juga dengan pendengaran, pernafasan atau keupayaan untuk berjalan, semuanya adalah anugerah yang diberikan tanpa kita memintanya. Jika pencipta telah memberikan nikmat ini dengan penuh kasih sayang, tidakkah wajar kita bersyukur? Lebih daripada itu, tidakkah kita harus mempertimbangkan untuk mengikut perintahnya yang digambarkan secara mudah dan bermanfaat? Artikel ini menegaskan bahawa ketaatan kepada Tuhan bukan tanda syukuran, tetapi juga membuka jalan ke syurga di akhirat. Ini adalah jemputan untuk hidup dengan kesedaran rohani, menghargai ciptaan dan bertanggung jawab terhadap pencipta. Sokongan daripada sains dan agama. Hujah reka bentuk pintar disokong oleh saintis dan cendekiawan yang mempersoalkan teori evolusi rawak. Stephen C. Mayer, pengarah Center for Science and Culture di Discovery Institute, adalah antara tokoh terkemuka yang mencari kelemahan teori kimia dari segi kebarangkalian dan kerumitan biologi. Laman web seperti intelligentdesign.org dan discovery.org/id menawarkan kajian mendalam yang boleh diakses oleh pembaca yang ingin memahami aspek saintifik hujah ini. Dari perspektif agama, kuliah oleh Ahmed Didat tentang reka bentuk pintar memberikan pandangan teologi yang melengkapi hujah saintifik. Laman web Iqra Quran yang diasaskan oleh Serdarhan Uyar menyediakan sumber tambahan seperti artikel tentang pencipta undang-undang, membincangkan batasan sains dalam menjelaskan asal-usul undang-undang alam sambil menegaskan keperluan pencipta sebagai punca utama. Penalaan halus, meneroka pemalar universal seperti kekuatan grafiti atau charge elektron yang diselaraskan dengan tepat untuk menyokong kehidupan. Hujah luar jangka, menegaskan bahawa kewujudan alam semesta memerlukan punca yang tidak bergantung, iaitu Tuhan. Bagi pembaca yang berminat dengan perspektif Islam, Iqra Quran juga menawarkan analisis topikal Al-Quran dan penerokaan mukjizat ilmiahnya yang selari dengan hujah reka bentuk pintar. Jemputan untuk bertindak, refleksi dan penerokaan lanjut.
Hujah reka bentuk pintar mengajak kita melihat dunia dengan rasa kagum dan kesyukuran. Untuk menerapkan hujah ini dalam kehidupan seharian, cuba meluangkan masa sehari untuk menikmati nikmat yang sering diabaikan. Degupan jantung Anda, udara yang Anda sedut, matches. Semua ini adalah tanda-tanda reka bentuk yang sengaja menurut hujah ini dan mencerminkan kasih sayang pencipta. Cadangan tindakan, refleksi pribadi, ambil masa untuk merenung nikmat seperti penglihatan, pendengaran, atau sumber bumi. Tanya diri Anda, adakah ini boleh wujud tanpa pereka yang bijaksana? Penyelidikan lanjut, tonton video Stephen C. Meyer yang boleh diakses melalui discovery.org untuk memahami kelemahan saintifik teori tanpa pencipta. Dengar kuliah Ahmed Didat tentang reka bentuk pintar untuk perspektif teologi yang mendalam. Lawati intelligentdesign.org atau laman web Iqra Quran untuk artikel dan kajian lanjut. Perkongsian dan perbincangan. Kongsi hujah ini dengan rakan atau keluarga melalui platform seperti X, Facebook, Reddit atau WhatsApp untuk membuka dialog tentang wujud Tuhan. Hubungan. Berhubung dengan Iqra Quran melalui kontak@quran.com untuk soalan, cadangan atau maklum balas. Langganan, daftar di laman web Iqra Quran untuk menerima kemas kini tentang hujah-hujah untuk mewujudkan pencipta dan kandungan berkaitan. Penutup, melangkah dengan kesyukuran. Hujah reka bentuk pintar adalah lebih daripada sekadar hujah. Ia adalah jemputan untuk menghargai keajaiban ciptaan dan mengenali pencipta sebaliknya. Dengan memeriksa kerumitan tubuh manusia, penyediaan bumi untuk kehidupan, dan kelemahan teori tanpa pencipta, kita dapat melihat tanda-tanda reka bentuk yang sengaja. Seperti yang dikongsi oleh Sedarhan Uyar, pencipta Iqra Quran, mempelajari ciptaan adalah cara untuk menguatkan iman dan mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Marilah kita melangkah ke hadapan dengan rasa kagum, kesyukuran, dan komitmen untuk memahami lebih lanjut tentang pencipta kita. Bab 3A. Hujah reka bentuk pintar, bukti ciptaan Tuhan pengenalan. Merangkul keajaiban ciptaan. Pernahkah Anda berhenti sejenak untuk memikirkan keajaiban tubuh Anda sendiri? Dari degupan jantung yang setia hingga keupayaan mata Anda menangkap warna-warna dunia, setiap aspek kewujudan kita seolah-olah dirancang dengan ketepatan yang luar biasa. Hujah reka bentuk pintar menjam kita untuk merenung ciptaan di sekeliling kita, badan manusia, ekosistem bumi, dan susunan alam semesta, sebagai bukti adanya pencipta yang bijaksana. Dalam bab ini, kita akan meneroka hujah ini melalui pemerhatian rasional, kritikan terhadap teori saintifik alternatif, dan refleksi teologi, sambil mengajak Anda untuk menghargai nikmat yang sering kita anggap remeh. Hujah ini bukan sekadar perdebatan akademik, ia adalah jemputan untuk muhasabah. Dengan memeriksa kerumitan biologi dan penyediaan bumi untuk kehidupan, kita dapat melihat tanda-tanda reka bentuk yang sengaja menurut ramai orang menunjukkan wujud Tuhan. Mari kita mulakan perjalanan ini dengan melihat tubuh manusia. Keajaiban biologi yang menjadi saksi bisu kepada kebijaksanaan pencipta. Kerumitan badan manusia. Keajaiban biologi. Bayangkan lain bahawa Anda adalah seorang jurutera yang ditugaskan untuk mereka cipta mesin yang mampu menangkap toksin, mengedarkan nutrien, dan menyembuhkan dirinya sendiri tanpa campur tangan sedar. Kedengaran mustahil, namun tubuh manusia melakukan semua ini dan lebih lagi dengan kecekapan yang tiada tandingan. Berikut adalah beberapa contoh yang menyelahkan reka bentuk pintar dalam tubuh kita. Buah pinggang. Organ kecil ini bertindak sebagai penapis canggih, membuang sisa dan toksin daripada darah, mengawal tekanan darah, dan menghasilkan vitamin D untuk menguatkan tulang. Proses ini berlaku secara automatik, tanpa kita perlu memikirkannya. Hati. Sebagai kilang kimia tubuh, hati menyah toksik darah dari saluran pencernaan, menghasilkan nutrien penting dan mengedarkannya ke seluruh badan. Ia adalah pusat metabolisme yang memastikan kelangsungan hidup kita. Mata. Dilindungi oleh orbit mata, organ ini menangkap cahaya, memfokuskan imej dengan ketepatan, dan menghantar isyarat visual ke otak. Penempatan mata di kepala membolehkan penglihatan stereoskopik, memberikan persepsi kedalaman yang penting untuk kelangsungan hidup. Sistem pembekuan darah. Apabila kita terluka, darah bertindak balas dengan membentuk gumpalan untuk menghentikan pendarahan dan mencegah kehilangan darah yang berbahaya. Gegendang telinga dan keseimbangan. Selain membantu menyumbang kepada keseimbangan fizikal melalui saluran separuh bulatan, memastikan kita boleh berdiri tegak dan bergerak dengan yakin. Setiap ini menunjukkan tahap kerumitan yang berfungsi sukar dijelaskan sebagai hasil proses rawat.
Bayangkan cuba menjelaskan kepada seseorang bahawa sistem ini berkumpul sendiri tanpa panduan. Artikel asal bertanya, siapa yang merancang sistem automatik ini? Adakah ibu anda semasa mengandung atau adakah anda sendiri yang meletakkan organ-organ ini pada tempatnya? Jawapan yang logik menunjukkan keperluan pereka pintar di luar kemampuan manusia. Menyoal teori tanpa pencipta, subkimia dan kebarangkalian. Banyak saintis cuba menjelaskan asal-usul kehidupan tanpa melibatkan pereka pintar. Salah satu teori popular ialah hipotesis subkimia yang mencadangkan bahawa bilion tahun lalu campuran bahan kimia di lautan dicetuskan oleh kilat menghasilkan sel hidup pertama. Sel ini kemudiannya bereplikasi dan berevolusi menjadi pelbagai spesies termasuk manusia tanpa sebarang kesedaran atau tujuan. Namun apabila diucapkan dengan kuat, teori ini kelihatan tidak munasabah. Bayangkan sekumpulan molekul tanpa kesedaran memutuskan untuk menjadi ikan, gajah atau manusia. Artikel asal membandingkan ini dengan idea bahawa pen di atas meja boleh terbentuk secara rawak daripada logam mentah walaupun berbilion tahun berlalu. Pen memerlukan reka bentuk sedar. Manusia yang jauh lebih kompleks semestinya memerlukan input yang lebih besar. Stephen C. Meyer, pengarah Center for Science and Culture di Discovery Institute, menonjolkan dua kelemahan utama teori ini. Kebarangkalian matematik. Pembentukan satu protein secara rawak memerlukan gabungan molekul yang sangat tepat dengan peluang yang hampir sifar dalam skala masa geologi bumi. Sebagai contoh, protein seperti hemoglobin memerlukan asid amino yang spesifik dan kemungkinan urutan ini terbentuk secara kebetulan adalah setara dengan mencari satu butir pasir tertentu di seluruh pantai dunia. Kerumitan spesifik. Struktur biologi seperti DNA mengandungi maklumat teratur yang serupa dengan komputer. Maklumat ini sukar dijelaskan tanpa pereka yang menyusunnya dengan sengaja. Sumber seperti laman web intelligentdesign.org dan discovery.org/id menyokong pandangan ini. Dengan saintis seperti Meyer memberikan bukti bahawa kerumitan kehidupan menunjukkan reka bentuk yang sengaja. Reka bentuk dalam alam semesta, bumi sebagai sumber rezeki. Selain tubuh manusia, bumi sendiri menunjukkan tanda-tanda reka bentuk yang memihak kepada kehidupan manusia. Pertimbangkan perkara berikut. Sumber semula jadi, udara yang kita sedut, air yang kita minum, dan tanah yang menghasilkan makanan daripada benih adalah anugerah yang wujud tanpa usaha kita. Proses seperti fotosintesis dan kitaran air mengekalkan kehidupan dengan cara yang kompleks namun automatik. Haiwan ternakan, haiwan seperti lembu atau kambing walaupun lebih kuat fizikal, tunduk kepada manusia, membolehkan kita memanfaatkan mereka untuk makanan, tenaga kerja atau pakaian. Proses biologi automatik. Tubuh kita menukar makanan kepada tenaga melalui pencernaan tanpa memerlukan kawalan sedar. Organ seperti otak dan jantung berfungsi tanpa henti, berbeza dengan teknologi moden yang memerlukan pengecasan semula. Artikel asal mengajak kita untuk merenung. Siapa yang meletakkan sistem ini di tempatnya? Adakah kita mencipta udara atau udara untuk keperluan kita? Kehadiran sumber ini disesuaikan dengan sempurna untuk kelangsungan hidup manusia, menunjukkan reka bentuk yang bertujuan. Refleksi teologi, kesyukuran dan tanggungjawab. Hujah reka bentuk pintar bukan hanya tentang logik, ia juga membawa kita kepada refleksi rohani. Artikel asal mengemukakan soalan yang mendalam. Adakah anda akan menukar penglihatan anda dengan segala kekayaan dunia? Majoriti orang tidak akan melakukannya, kerana penglihatan adalah nikmat yang tidak ternilai. Begitu juga dengan pendengaran, pernafasan atau keupayaan untuk berjalan, semuanya adalah anugerah yang diberikan tanpa kita memintanya. Jika pencipta telah memberikan nikmat ini, tidakkah wajar kita bersyukur dan mengikut perintahnya? Artikel menegaskan bahawa perintah Tuhan adalah mudah dan bermanfaat, dan dengan mematuhinya, kita mendapat peluang untuk mencapai syurga di akhirat. Ini bukan sekadar hujah falsafah, tetapi panggilan untuk menghargai ciptaan dan hidup dengan kesedaran rohani. Sokongan daripada sumber saintifik dan agama. Hujah reka bentuk pintar disokong oleh saintis dan cendekiawan yang mempersoalkan teori evolusi rawak. Laman web seperti intelligentdesign.org dan discovery.org/id menawarkan kajian mendalam tentang kerumitan biologi dan kelemahan teori seperti hipotesis kimia. Video oleh Stephen C. Meyer yang boleh diakses di platform ini memberikan penjelasan visual tentang mengapa kehidupan tidak mungkin wujud tanpa reka bentuk. Dari perspektif agama, kuliah Ahmed Didat tentang reka bentuk pintar menawarkan pandangan teologi yang melengkapkan hujah saintifik. Laman web Iqra Quran
yang diasaskan oleh Serdar Uyar menyediakan artikel berkaitan seperti pencipta lewat undang-undang membincangkan batasan sains dalam menjelaskan asal-usul undang-undang alam. Penalaan halus meneroka pemalar universal yang menyokong kehidupan. Hujah luar jangka menegaskan keperluan pencipta sebagai punca utama kewujudan. Pembaca yang berminat dengan perspektif Islam boleh meneroka analisis topikal Al-Quran atau mukjizat ilmiahnya yang turut menyokong idea reka bentuk pintar. Cabaran kepada pembaca, refleksi dan tindakan. Sebagai kesimpulan, hujah reka bentuk pintar mengajak kita melihat dunia dengan mata baru. Cuba luangkan masa sehari untuk memerhatikan mat di sekeliling anda. Degupan jantung anda, udara yang anda sedut, atau makanan yang menjadinya. Semua ini adalah bukti reka bentuk yang sengaja menurut hujah ini dan menunjukkan kasih sayang pencipta. Cadangan tindakan, refleksi pribadi, renungkan nikmat seperti penglihatan atau pendengaran. Tanya diri anda, adakah ini boleh wujud tanpa mereka? Penyelidikan lanjut, tonton video Stephen C. Meyer atau baca artikel di laman web seperti intelligentdesign.org. Untuk perspektif agama, dengar kuliah Ahmed Didat atau teroka kandungan di Iqra Quran. Perkongsian. Kongsi idea ini dengan rakan atau keluarga melalui platform seperti X, Facebook atau WhatsApp untuk mengadakan perbincangan. Berhubung dengan Iqra Quran melalui contact@iqra-quran.com untuk soalan atau cadangan. Langganan daftar di laman web Iqra Quran untuk menerima kemas kini tentang hujah-hujah untuk wujudkan Tuhan. Penutup, jemputan untuk muhasabah, hujah reka bentuk pintarkan sekadar usaha untuk membuktikan kewujudan Tuhan. Ia adalah penghargaan untuk menghargai keajaiban ciptaan dan jemputan tanggungjawab kita terhadap pencipta. Dengan merenung kerumitan tubuh kita dan penyediaan bumi untuk kehidupan, kita dapat melihat tanda-tanda reka bentuk yang sengaja. Seperti yang ditegaskan oleh Serdar Uyar, pencipta Iqra Quran, mempelajari ciptaan adalah cara untuk menguatkan iman dan mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Marilah kita melangkah ke hadapan dengan rasa syukur, kesedaran dan keinginan untuk memahami lebih lanjut tentang pencipta kita. Bab 3b, penalaan halus, reka bentuk alam semesta untuk kehidupan. Pendahuluan, keajaiban keseimbangan alam semesta. Dalam bab 2 kita telah meneroka hujah reka bentuk pintar yang menonjolkan kerumitan tubuh manusia dan penyediaan bumi sebagai bukti adanya pencipta yang bijaksana. Dari buah pinggang yang menapis toksin secara automatik hingga tanah yang menghasilkan makanan, kita melihat tanda-tanda reka bentuk yang sengaja. Namun keajaiban ciptaan tidak terhad kepada bumi sahaja, ia meluas ke seluruh alam semesta. Bagaimana mungkin alam semesta dengan luasnya yang tidak terbayang diselaraskan dengan begitu tepat untuk menyokong kehidupan? Hujah penalaan halus menawarkan jawaban. Pemalar universal yang mengawal fizik alam semesta ditetapkan dengan ketepatan yang luar biasa, seolah-olah dirancang untuk membolehkan kehidupan wujud. Dalam tradisi Islam, Al-Quran mengajak kita merenung kebesaran ciptaan sebagai tanda-tanda Allah. Dia yang telah mencipta 7 langit yang bertingkat-tingkat. Engkau tidak akan melihat sebarang kecacatan pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah. Maka pandanglah lagi, adakah engkau melihat sebarang celah? Al-Mulk Allah. Bab ini akan meneroka hujah penalaan halus dengan menggabungkan pemerhatian saintifik, refleksi teologi, dan kritikan terhadap pandangan bahawa alam semesta adalah hasil kebetulan rawak. Marilah kita memulakan perjalanan ini dengan memeriksa keseimbangan halus yang menjadikan kehidupan mungkin. Pemalar universal, asas kehidupan alam semesta dikawal oleh kumpulan pemalar fizikal. Nilai-nilai seperti kekuatan graviti, elektron dan kelajuan cahaya yang menentukan cara ia berfungsi. Apa yang menakjubkan ialah pemalar ini diselaraskan dengan ketepatan yang luar biasa untuk menyokong kehidupan. Berikut adalah beberapa contoh. Kekuatan graviti. Jika graviti sedikit lebih kuat, alam semesta akan runtuh ke dalam dirinya sendiri selepas Big Bang. Jika terlalu lemah, bintang dan planet tidak akan terbentuk, menjadikan kehidupan mustahil. Kekuatan elektromagnet. Kaj elektron dan proton mesti seimbang dengan tepat untuk membolehkan pembentukan atom stabil. Sedikit perubahan dalam nilai ini akan mengganggu kandungan kimia yang diperlukan untuk molekul seperti udara atau DNA. Nisbah jisim proton dan elektron. Perbezaan jisim antara proton dan elektron memastikan atom hidrogen, elemen asas untuk bintang dan udara boleh wujud. Penyimpangan kecil dalam nisbah ini akan menghalang pembentukan bintang. Kadar pengembangan alam semesta. Selepas Big Bang, alam semesta mengembang pada kadar yang tepat.
Jika terlalu cepat, bahan tidak akan berkumpul untuk membentuk galaksi. Jika terlalu perlahan, semuanya akan runtuh kembali. Saintis seperti Sir Martin Rees dalam bukunya Just Six Numbers menunjukkan bahawa pemalar ini diselaraskan dalam julat yang sangat sempit, seringkali dengan ketepatan satu bahagian dalam berbilion-bilion. Sebagai contoh, jika kekuatan graviti berbeza satu bahagian dalam 10⁻40, satu diikuti mengikut 40 sifar, kehidupan seperti yang kita kenal tidak akan wujud. Dalam Islam, keseimbangan ini selari dengan konsep mizan keseimbangan yang disebut dalam Al-Quran. Dan langit telah dia tinggikan, dan dia telah meletakkan neraca adilan di liman. Hujah penalaan halus, reka bentuk atau kebetulan. Hujah penalaan halus menyatakan bahawa ketepatan pemalar universal ini tidak mungkin berlaku secara kebetulan. Artikel asal oleh Serdar Hanuyar di laman web Iqra Quran merujuk hujah ini sebagai bukti kuat reka bentuk yang keluar daripada fizik moden. Untuk memahami mengapa, pertimbangkan analogi berikut. Bayangkan Anda menemui sebuah mesin dengan beratus-ratus dial. Setiap satu ditetapkan pada nombor tepat untuk menghidupkan mesin. Adakah Anda akan menganggap tetapan ini berlaku secara rawak? Atau adakah Anda akan menyimpulkan bahawa seseorang telah menala mesin itu dengan sengaja? Saintis seperti Stephen C. Meyer dan organisasi seperti Discovery Institute, discovery.org.id, menyokong pandangan bahawa penalaan halus menunjukkan reka bentuk pintar. Mereka berhujah bahawa kebarangkalian semua pemalar ini diselaraskan secara rawak adalah sangat rendah, lebih kecil daripada peluang untuk memenangi loteri kosmik berulang kali. Dalam konteks teologi Islam, keseimbangan ini dilihat sebagai tanda kebijaksanaan Allah, seperti yang dinyatakan dalam surah Al-Hijr, 15. Dan tiada sesuatu pun melainkan pada sisi kami ada perbendaharaan, dan kami tidak menurunkannya melainkan dengan ukuran tertentu. Kritikan terhadap pandangan rawak. Beberapa saintis mencadangkan bahawa penalaan halus boleh dijelaskan melalui multiverse. Idea bahawa dapat berbilion-bilion alam semesta lain dengan pemalar berbeza dan kita kebetulan berada di alam semesta yang betul untuk kehidupan. Namun, teori ini mempunyai beberapa kelemahan. Ketiadaan bukti empirikal. Teori multiverse adalah spekulatif kerana kita tidak mempunyai cara untuk mengesan atau menguji kewujudan alam semesta lain. Ia kekal sebagai teori hipotesis, bukan fakta saintifik. Kerumitan berlebihan. Untuk menerangkan penalaan halus, teori multiverse memerlukan bilangan alam semesta yang hampir tidak terbatas, yang menimbulkan soalan falsafah. Adakah ini penjelasan yang lebih mudah daripada idea pereka pintar? Soalan asal-usul. Walaupun wujud multiverse, siapa atau apa yang merancang mekanisme untuk menghasilkan berbilion-bilion alam semesta? Ini kembali kepada keperluan punca utama. Seperti yang dibincangkan dalam bab 2, analogi pen oleh Serdar Hanuyar relevan di sini. Jika pen tidak boleh terbentuk secara rawak, bagaimana pula dengan alam semesta yang diselaraskan dengan ketepatan yang jauh lebih besar? Hujah penalaan halus, seperti reka bentuk pintar, mencabar kita untuk mengkaji bahawa reka bentuk yang sengaja adalah penjelasan yang lebih logik. Perspektif teologi, mizan dan kesyukuran dalam Islam, konsep penalaan halus selari dengan idea mizan, keseimbangan dan ketepatan yang ditetapkan oleh Allah dalam ciptaan. Al-Quran menggambarkan alam semesta sebagai sistem yang teratur dan harmoni, seperti dalam surah Al-Furqan 25:2. Dia yang mempunyai kerajaan langit dan bumi, dan dia telah menentukan ukuran bagi tiap-tiap sesuatu. Keseimbangan ini bukan sahaja membolehkan kehidupan, tetapi juga mengajak kita untuk bersyukur kepada Pencipta yang telah merancang alam semesta dengan penuh kasih sayang. Seperti yang ditanya dalam bab 2, adakah kita akan menukar penglihatan kita dengan segala kekayaan dunia? Dalam konteks penalaan halus, kita boleh mengemukakan soalan yang serupa. Adakah kita menghargai keseimbangan alam semesta yang membolehkan kita wujud? Tanpa penalaan halus ini, tidak akan ada bintang, planet, atau kehidupan. Kesyukuran ini, dalam tradisi Islam, membawa kita kepada ketaatan kepada Allah, yang perintahnya digambarkan dengan mudah dan bermanfaat, menjanjikan syurga sebagai ganjaran. Sokongan saintifik dan sumber tambahan. Hujah penalaan halus disokong oleh saintis dan cendekiawan yang mengkaji fizik kosmologi. Selain Stephen C. Meyer, tokoh seperti Sir Martin Rees dan Paul Davies telah menulis tentang ketepatan pemalar universal, walaupun tidak semua bersetuju dengan kesimpulan teologi.
Laman web seperti intelligentdesign.org dan discovery.org/id menyediakan sumber yang meneroka hujah ini daripada perspektif saintifik, termasuk analisis kebarangkalian dan kerumitan fizikal. Dari sudut teologi Islam, laman web Iqra Quran oleh Serdarhan Uyar menawarkan artikel berkaitan seperti penalan halus, reka bentuk pembukaan dalam pemalar universal yang menghubungkan penemuan saintifik dengan ayat-ayat Al-Quran. Untuk penerokan lanjut, pembaca boleh merujuk kepada kuliah Hamid Didat tentang ciptaan atau analisis topikal Al-Quran dalam laman web Iqra Quran yang mengkaji mukjizat ilmiah yang selari dengan hujah penalaan halus. Jemputan untuk penerokan dan refleksi hujah penalaan halus mengajak kita melihat alam semesta dengan rasa kagum yang baru. Bayangkan berdiri di bawah langit malam memerhatikan bintang-bintang dan menyedari bahawa setiap daripadanya wujud kerana keseimbangan halus yang ditetapkan sejak permulaan alam semesta. Dalam Islam, ini adalah tadabbur, merenung tanda-tanda Allah untuk mendekatkan diri kepadanya. Cadangan tindakan refleksi peribadi, luangkan masa untuk memerhatikan langit malam atau memikirkan keajaiban kehidupan. Tanya diri anda, adakah keseimbangan semesta ini belum tercapai? Sebanyak buku seperti Just Six Numbers oleh Martin Rees atau artikel di Discovery.org untuk memahami penalaan halus dari sudut suci. Teroka artikel di Iqra Quran seperti penalaan halus atau analisis mukjizat ilmiah Al-Quran untuk perspektif teologi. Tonton video oleh Stephen C. Meyer untuk penerangan visual tentang hujah penalaan halus dan reka bentuk pintar. Perbincangan, kongsi idea ini melalui platform seperti X, Facebook atau WhatsApp untuk membuka dialog tentang wujudnya pencipta. Hubungi Iqra Quran melalui contact@iqrasquran.com untuk soalan atau cadangan. Langganan daftar di laman web Iqra Quran untuk menerima kemaskini tentang hujah-hujah untuk wujudkan Allah. Penutup, melihat tanda-tanda dalam alam semesta. Hujah penalaan halus manusia melengkapkan hujah reka bentuk pintar yang dibincangkan dalam bab 2 dengan meluaskan pandangan kita dari tubuh dan bumi kepada keseluruhan alam semesta. Keseimbangan pemalar universal yang membolehkan kehidupan wujud adalah bukti bahawa alam semesta dirancang dengan tujuan. Dalam tradisi Islam, ini adalah seruan untuk tadabbur dan kesyukuran, mengingatkan kita akan kebijaksanaan dan kasih sayang Allah. Dalam bab berikut, kita akan meneroka hujah kontingensi yang bertanya mengapa ada sesuatu dan bukannya tiada, dan bagaimana wujudnya alam semesta memerlukan pencipta yang perlu. Dengan menggabungkan sains, falsafah, dan teologi, kita akan terus membina perjalanan kita untuk mencari tanda-tanda pencipta, mengukuhkan iman, dan memperdalam pemahaman kita tentang alam semesta. Bab 4, hujah kontingensi. Mengapa ada sesuatu dan bukan tiada? Pendahuluan misteri kewujudan. Dalam bab 2, kita telah melihat bagaimana kerumitan tubuh manusia dan penyediaan bumi menunjukkan tanda-tanda reka bentuk pintar. Manakala bab 3 meneroka penalaan halus alam semesta yang diselaraskan dengan ketepatan untuk menyokong kehidupan. Kedua-dua hujah ini mengajak kita untuk merenung ciptaan sebagai bukti pencipta yang bijaksana. Namun, ada soalan yang lebih mendalam yang menggugah akal dan jiwa. Mengapa ada sesuatu dan bukannya tiada? Mengapa alam semesta dengan bintang-bintang, planet dan kehidupannya wujud sama sekali? Hujah kontingensi menawarkan jawapan dengan menyimpulkan bahawa kewujudan alam semesta memerlukan punca yang perlu seseorang atau sesuatu yang wujud dengan sendirinya, yaitu Allah. Dalam tradisi Islam, Al-Quran menggambarkan Allah sebagai pencipta yang mutlak, yang membawa segala sesuatu ke dalam wujud. Dialah Allah pencipta yang memulai, yang membentuk. Surah Al-Hasyr 54. Hujah kontingensi yang telah dibincangkan oleh para ulama seperti Ibn Sina dan filsuf barat seperti Thomas Aquinas, seperti John Legend Bessel. Bab ini akan meneroka hujah ini dengan menggabungkan refleksi teologi, pemerhatian falsafah dan konteks saintifik sambil mengajak pembaca untuk merenung misteri kewujudan dan tanda-tanda pencipta. Memahami kontingensi, kewujudan yang bergantung. Untuk memahami hujah kontingensi, kita perlu membezakan antara dua jenis kewujudan, kontingen dan perlu. Sesuatu yang kontingen wujud tetapi tidak semestinya wujud. Ia bergantung pada sesuatu yang lain untuk membawanya ke dalam kewujudan. Sebagai contoh, anda wujud kerana ibu bapa anda, yang wujud kerana ibu bapa mereka, dan seterusnya. Bumi wujud kerana proses pembentukan planet, yang bergantung pada bintang, yang bergantung pada Big Bang. Tetapi apakah yang menyebabkan rantai ini bermula?
Hujah kontingensi berpendapat bahawa segala sesuatu yang kontingen seperti manusia, planet atau alam semesta itu sendiri memerlukan punca luar. Namun rantai punca ini tidak boleh berterusan tanpa henti, kerana itu akan membawa kepada regresi tak terhingga yang tidak logik. Mesti ada punca pertama yang tidak bergantung pada apa-apa, yang wujud dengan sendirinya, sesuatu yang perlu. Dalam Islam, punca ini adalah Allah, seperti yang dinyatakan dalam surah Al-Ikhlas, Allah yang menjadi tumpuan segala sesuatu. Hujah kontingensi. Logik di sebalik kewujudan hujah kontingensi boleh diringkaskan dalam beberapa langkah logik. Segala sesuatu yang wujud adalah sama ada kontingen atau perlu. Benda kontingen bergantung pada punca luar, manakala benda perlu wujud dengan sendirinya. Alam semesta adalah kontingen. Alam semesta mempunyai permulaan seperti yang disokong oleh teori Big Bang dan bergantung pada undang-undang fizik dan keadaan awal untuk wujud. Rantai punca kontingen tidak boleh berterusan tanpa henti. Jika setiap punca memerlukan punca lain, kita akan menghadapi regresi tak terhingga yang tidak menerangkan mengapa ada sesuatu. Mesti ada punca perlu. Sesuatu yang wujud dengan sendirinya, tidak bergantung pada apa-apa dan menjadi asas kepada segala kewujudan. Punca perlu ini adalah Allah. Dalam Islam, Allah adalah satu-satunya wujud yang perlu. Seperti yang digambarkan dalam surah Al-Baqarah. Allah, tiada Tuhan melainkan Dia, yang hidup, yang kekal abadi. Hujah ini bukan sekadar abstrak. Ia mengajak kita untuk mempertimbangkan mengapa alam semesta wujud sama sekali. Seperti yang ditanya oleh Serdar Han Uyar dalam artikel asalnya di Iqra Quran. Jika sesuatu yang sederhana seperti pen memerlukan pereka, bagaimana pula dengan alam semesta yang jauh lebih kompleks? Hujah kontingensi melangkah lebih jauh dengan bertanya, siapa atau apa yang membawa alam semesta ke dalam kewujudan? Sokongan saintifik dan falsafah. Walaupun hujah kontingensi adalah falsafah secara asasnya, ia disokong oleh pemerhatian saintifik moden. Teori Big Bang yang diterima secara meluas menunjukkan bahawa alam semesta mempunyai permulaan kira-kira 8 bilion tahun lalu. Ini menimbulkan soalan, apa yang menyebabkan Big Bang? Sains boleh menerangkan apa yang berlaku selepas permulaan, tetapi tidak dapat menjelaskan punca utama. Hujah kontingensi mengisi jurang ini dengan menyimpulkan bahawa punca perlu Allah adalah penjelasan yang logik. Filsuf seperti Ibn Sina dalam tradisi Islam telah mengembangkan hujah ini dengan berpendapat bahawa Allah adalah wajib al-wujud, wujud yang perlu, yang menjadi punca kepada segala sesuatu yang kontingen. Dalam konteks moden, saintis seperti Stephen C. Meyer dari Discovery Institute, intelligentdesign.org menyokong idea serupa, walaupun dalam konteks reka bentuk pintar, dengan menunjukkan bahawa kerumitan alam semesta dan kehidupan memerlukan punca yang bertujuan. Laman web Iqra Quran merujuk hujah ini dalam artikel seperti hujah luar jangka, yang menekankan keperluan punca utama untuk kewujudan alam semesta. Dengan menggabungkan logik falsafah dan pemerhatian saintifik, hujah kontingensi menawarkan perspektif yang kuat bahawa Allah adalah asas kepada segala kewujudan. Perspektif teologi, Allah sebagai punca mutlak. Dalam Islam, hujah kontingensi selari dengan ajaran Al-Quran bahawa Allah adalah pencipta yang mutlak, yang tidak bergantung pada apa-apa. Surah Al-An'am menyatakan, Dialah pencipta langit dan bumi. Bagaimana Dia mempunyai anak, padahal Dia tidak mempunyai pasangan. Dia menciptakan segala sesuatu, dan Dia maha mengetahui segala sesuatu. Ayat ini menegaskan bahawa Allah adalah punca yang tidak memerlukan punca lain, berbeza dengan ciptaan yang kontingen. Hujah ini juga mengajak kita untuk tadabbur, merenung ciptaan untuk mengenali Allah. Seperti yang dibincangkan dalam bab 1, fitrah manusia mendorong kita untuk mencari pencipta, dan hujah kontingensi memberikan rangka logik untuk menyahut panggilan ini. Dengan mempertimbangkan mengapa alam semesta wujud, kita diingatkan akan kebesaran Allah dan tanggungjawab kita untuk bersyukur serta taat kepadanya. Menjawab skeptisisme, cabaran terhadap hujah kontingensi. Sesetengah skeptik mungkin berhujah bahawa alam semesta itu sendiri boleh menjadi punca perlu, atau bahawa soalan mengapa ada sesuatu tidak memerlukan jawapan. Namun pandangan ini menghadapi cabaran. Alam semesta sebagai kontingen, bukti saintifik seperti Big Bang menunjukkan bahawa alam semesta mempunyai permulaan dan bergantung pada undang-undang fizik, menjadikannya kontingen dan bukan perlu. Ketiadaan penjelasan alternatif. Tanpa punca perlu, soalan tentang kewujudan alam semesta kekal tidak terjawab, meninggalkan jurang falsafah yang tidak dapat diisi oleh sains sahaja.
Kesederhanaan logik menyokong kewujudan Allah sebagai punca perlu adalah penjelasan yang lebih mudah daripada hipotesis spekulatif seperti multiverse yang kekurangan bukti empirikal. Seperti yang ditunjukkan dalam bab 2, analogi pen oleh Serdarhan Uyar relevan di sini. Jika pen memerlukan pereka, alam semesta yang jauh lebih kompleks memerlukan punca yang lebih besar, Allah. Jemputan untuk refleksi dan penerokaan hujah. Kontingensi mengajak kita untuk mempertimbangkan misteri kewujudan dengan rasa kagum. Bayangkan berdiri di bawah langit malam, memerhatikan galaksi yang jauh dan bertanya, mengapa semua ini wujud? Dalam Islam, refleksi ini adalah tadabbur, cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Al-Quran mengingatkan kita, sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Surah Al-Baqarah 2:64. Cadangan tindakan, refleksi pribadi, luangkan masa untuk memikirkan mengapa alam semesta wujud. Renungkan kehidupan Anda sendiri, bagaimana Anda wujud dan apa yang membawa Anda ke dalam kewujudan. Penyelidikan lanjut, baca artikel di laman web Iqra Quran seperti hujah luar jangka untuk penerokaan teologi tentang hujah kontingensi. Teroka sumber saintifik di intelligentdesign.org atau discovery.org untuk memahami konteks Big Bang dan hujah reka bentuk. Dengar kuliah Ahmed Didat tentang ciptaan untuk perspektif Islam yang mendalam. Perbincangan, kongsi soalan ini dengan rakan atau keluarga melalui platform seperti X, Facebook atau WhatsApp untuk membuka dialog tentang kewujudan pencipta. Berhubung dengan Iqra Quran melalui kontak iqra-quran.com untuk soalan atau cadangan. Langganan, daftar di laman web Iqra Quran untuk kemas kini tentang hujah-hujah untuk wujudkan Allah. Penutup, melangkah ke arah kebenaran. Hujah kontingensi melengkapi hujah reka bentuk pintar bab 2 dan penalaan halus bab 3 dengan menawarkan perspektif falsafah tentang mengapa alam semesta wujud. Dengan menyimpulkan bahawa Allah adalah punca perlu, hujah ini mengukuhkan iman kita dan mengajak kita untuk bersyukur atas anugerah kewujudan. Dalam bab berikut kita akan meneroka hujah kosmologi yang memfokuskan pada permulaan alam semesta dan keperluan punca utama. Dengan panduan Al-Quran, pemerhatian saintifik dan refleksi falsafah, kita akan terus membina perjalanan kita untuk mencari tanda-tanda pencipta, mendekatkan diri kepada Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Bab Mubt, hujah kosmologi, punca permulaan alam semesta. Dari mana asalnya semuanya? Dalam perjalanan kita melalui buku ini, kita telah merenung tanda-tanda pencipta dalam pelbagai dimensi ciptaan. Kerumitan tubuh manusia yang menyerupai kejuruteraan canggih, bab 2, keseimbangan halus pemalar universal yang menyokong kehidupan, bab dan dorongan fitrah manusia untuk mencari makna kewujudan, bab 1. Namun, satu soalan asas terus menggugah akal kita. Jika alam semesta mempunyai permulaan, apakah yang memulakannya? Hujah kosmologi menjawab dengan tegas. Alam semesta dengan galaksi, bintang dan kehidupannya memerlukan punca utama yang tidak bergantung, Allah. Al-Quran menggambarkan Allah sebagai sumber segala permulaan. Dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin. Dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Surah Al-Hadid 572. Hujah kosmologi yang telah dibincangkan oleh ulama seperti Al-Ghazali dan filsuf barat seperti Thomas Aquinas menggabungkan logik, sains dan teologi untuk menyokong idea bahawa Allah adalah punca pertama. Dengan bukti saintifik seperti teori Big Bang yang menunjukkan alam semesta bermula kira-kira 12.8 bilion tahun lalu, hujah ini menjadi jambatan antara iman dan akal dalam era moden. Bab ini akan mendalami hujah kosmologi dengan penerokan saintifik tentang permulaan alam semesta, refleksi teologi yang berpaksikan Al-Quran, dan logik falsafah, sambil mengajak pembaca untuk merenung keajaiban kewujudan. Hujah kosmologi, logik punca pertama. Hujah kosmologi adalah argumen yang elegan dan logik yang boleh diringkaskan seperti berikut. Segala sesuatu yang bermula memerlukan punca. Apa-apa yang mula wujud pada satu titik masa mesti disebabkan oleh sesuatu yang lain. Alam semesta mempunyai permulaan. Bukti saintifik seperti teori Big Bang menunjukkan bahawa alam semesta bermula pada satu saat tertentu. Alam semesta memerlukan punca. Permulaan alam semesta memerlukan sesuatu yang membawanya ke dalam kewujudan. Punca ini mestilah tidak bermula dan tidak bergantung. Untuk mengelakkan regresi tak terhingga, rantai punca yang tidak berkesudahan, punca pertama mestilah wujud dengan sendirinya. Punca pertama ini adalah Allah. Dalam Islam, Allah adalah pencipta yang tidak bermula, seperti yang dinyatakan dalam surah Al-Baqarah
Dialah pencipta langit dan bumi. Apabila dia menghendaki sesuatu, dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah ia. Hujah ini selari dengan analogi yang digunakan oleh Serdarhan Uyar dalam artikel asalnya di Iqra Quran. Jika sesuatu yang sederhana seperti pen memerlukan pereka, bagaimana pula dengan alam semesta yang merangkumi berbilion-bilion galaksi? Hujah kosmologi membawa kita ke punca utama Allah yang menjadi asas kepada segala kewujudan. Sokongan saintifik, teori Big Bang dan batasan sains. Teori Big Bang adalah salah satu penemuan saintifik terpenting abad ke-20, menyokong idea bahawa alam semesta mempunyai permulaan. Kira-kira 13.8 bilion tahun lalu, semua masa, ruang dan bahan muncul dari satu titik yang sangat padat dan panas sebelum mengembang menjadi alam semesta yang kita lihat hari ini. Bukti seperti radiasi latar belakang kosmik, sisa haba Big Bang, dan peralihan merah galaksi menunjukkan pengembangan alam semesta mengesahkan teori ini. Namun, seperti yang dibincangkan dalam bab 1, sains terhad kepada menerangkan bagaimana sesuatu berlaku, bukan siapa atau mengapa di sebaliknya. Walaupun sains boleh mengesan peristiwa selepas Big Bang, ia tidak dapat menjelaskan apa yang menyebabkan permulaan itu sendiri. Seperti yang ditunjukkan oleh saintis seperti Stephen C. Meyer dari Discovery.org, kehadiran permulaan menunjukkan perlunya punca yang tujuan. Dalam Islam, punca ini adalah Allah, seperti yang digambarkan dalam surah Al-A'raf. Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Kesejajaran antara teori Big Bang dan Al-Quran adalah menarik. Surah Al-Anbiya 12:10 menyatakan, dan tidakkah orang-orang yang tidak beriman itu memikirkan bahawa langit dan bumi itu pada mulanya bercantum menjadi satu, lalu kami pisahkan keduanya. Ayat ini ditafsirkan oleh sesetengah ulama selari dengan idea saintifik tentang permulaan alam semesta dari satu titik. Ini menunjukkan bahawa sains dan iman boleh saling melengkapi dalam memahami ciptaan. Perspektif teologi. Allah sebagai punca mutlak dalam Islam, Allah adalah punca mutlak yang tidak bergantung pada apa-apa. Surah Al-Ikhlas 112:2 menggambarkan, katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa, Allah yang menjadi tumpuan segala sesuatu. Hujah kosmologi mengukuhkan ajaran ini dengan logik, menunjukkan bahawa tanpa punca pertama yang tidak bermula, alam semesta tidak akan wujud. Al-Quran menegaskan peranan Allah sebagai pencipta dalam surah Al-An'am 6:2. Dialah Allah pencipta segala sesuatu, tiada Tuhan melainkan Dia, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Seperti yang dibincangkan dalam bab 1, fitrah manusia mendorong kita untuk mencari pencipta. Dan hujah kosmologi memberikan rangka logik untuk menyahut panggilan ini. Dengan merenung permulaan alam semesta, kita diingatkan akan kebesaran Allah dan tanggungjawab kita untuk bersyukur. Surah Fatir diawali mengingatkan segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan. Refleksi ini atau tadabbur adalah cara untuk mendekatkan diri kepada Allah seperti yang ditekankan oleh Serdarhan Uyar di Iqra Quran. Menjawab skeptisisme. Cabaran terhadap hujah kosmologi. Skeptik mungkin mencabar hujah kosmologi dengan beberapa cara. Alam semesta tanpa permulaan. Setengah saintis pernah mencadangkan bahawa alam semesta wujud selama-lamanya. Tetapi teori Big Bang disokong oleh bukti seperti radiasi latar belakang kosmik menunjukkan permulaan yang jelas. Teori multiverse. Hipotesis multiverse mencadangkan bahawa alam semesta kita adalah salah satu daripada banyak alam semesta. Tetapi teori ini kekurangan bukti empirikal dan tidak menjawab soalan tentang punca mekanisme multiverse itu sendiri. Kuantum dan ketiadaan. Setengah saintis berhujah bahawa fluktuasi kuantum dalam ketiadaan boleh menyebabkan Big Bang, tetapi ketiadaan ini masih melibatkan undang-undang fizik yang memerlukan punca. Seperti yang dibincangkan dalam bab 2, analogi pen oleh Uyar relevan. Jika pen memerlukan pereka, alam semesta yang bermula dengan Big Bang memerlukan punca yang lebih besar, Allah. Hujah kosmologi kekal sebagai argumen kuat yang menggabungkan logik dan sains. Implikasi hujah kosmologi membina fitrah dan kesyukuran. Hujah kosmologi bukan sekadar argumen intelektual, ia mempunyai implikasi mendalam bagi iman dan kehidupan seharian. Dalam Islam, memahami Allah sebagai punca pertama memperkuat fitrah, kecenderungan semula jadi untuk mengenali pencipta. Seperti yang dinyatakan dalam surah Ar-Rum, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam. Berpeganglah kepada fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu.
Dengan merenung permulaan alam semesta, kita membangkitkan semula kesedaran ini yang mungkin telah dikaburkan oleh kesibukan dunia moden. Lebih daripada itu, hujah ini mengajak kita untuk bersyukur atas nikmat kewujudan. Seperti yang ditanya dalam bab 2, adakah kita akan menukar penglihatan kita dengan segala kekayaan dunia? Dalam konteks kosmologi, kita boleh bertanya, adakah kita menghargai fakta bahawa alam semesta wujud sama sekali membolehkan kita hidup, berfikir dan beribadah? Al-Quran mengingatkan kita, maka nikmat Tuhanmu yang mana yang kamu dustakan? Hilman bulimim dosa. Kesyukuran ini membawa kita kepada ketaatan kepada Allah yang perintahnya adalah untuk kebaikan kita. Hubungan dengan hujah lain. Satu gambaran menyeluruh hujah kosmologi melengkapkan hujah-hujah sebelumnya dalam buku ini. Hujah reka bentuk pintar, bab 2, menunjukkan tanda-tanda pencipta dalam kerumitan biologi, manakala penalaan halus bab 3 menonjolkan keseimbangan alam semesta untuk kehidupan. Hujah kosmologi melangkah lebih jauh dengan bertanya tentang asal-usul alam semesta itu sendiri, memberikan asas falsafah dan saintifik untuk iman. Bersama-sama, hujah-hujah ini menggambarkan gambaran menyeluruh tentang tanda-tanda pencipta, seperti yang digambarkan dalam surah Al-Ghashiyah, 18-11-20. Maka tidakkah mereka memahaminya, bagaimana ia diciptakan, dan langit bagaimana ia ditinggikan, dan gunung-gunung bagaimana ia ditegakkan, dan bumi bagaimana ia dihamparkan. Laman web Iqra Quran, melalui artikel seperti Pencipta Lu Undang-Undang, menegaskan bahawa hujah-hujah ini bukan sekadar akademik, tetapi cara untuk menguatkan iman dan mendekatkan diri kepada Allah. Sumber saintifik dari intelligentdesign.org dan discovery.org turut menyokong dengan analisis tentang Big Bang dan kerumitan alam semesta. Jemputan untuk refleksi dan penerokaan hujah kosmologi mengajak kita untuk memandang alam semesta dengan rasa kagum yang baru. Bayangkan saat Big Bang, ketika masa dan ruang diciptakan dan menyatakan bahawa semua ini bermula kerana kehendak Allah. Dalam Islam, ini adalah tadabbur merenung tanda-tanda Allah untuk memperdalam iman. Surah Al-Baqarah 9 mengingatkan, sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Cadangan tindakan, refleksi pribadi, luangkan masa untuk memikirkan permulaan alam semesta. Tanya diri anda, apa yang membawa saya ke dalam kewujudan? Bagaimana saya boleh bersyukur kepada pencipta? Penyelidikan lanjut, baca artikel di Iqra Quran seperti Pencipta Lu Undang-Undang untuk memahami hubungan antara sains dan iman. Teroka sumber di discovery.org atau intelligentdesign.org untuk penerangan tentang teori Big Bang. Dengar kuliah Ahmed Didat tentang ciptaan untuk perspektif teologi Islam. Perbincangan, kongsi soalan tentang asal-usul alam semesta melalui platform seperti Facebook atau WhatsApp untuk membuka dialog. Hubungan, berhubung dengan Iqra Quran melalui contact@iqraquran.com untuk soalan atau cadangan. Langganan, daftar di laman web Iqra Quran untuk kemaskini tentang hujah-hujah untuk wujudkan Allah. Penutup, melangkah ke arah mukjizat ilmiah. Hujah kosmologi bersama-sama dengan hujah reka bentuk pintar bab 2 dan penalaan halus bab 3 membina asas yang kuat untuk mengenali pencipta. Dengan menunjukkan bahawa alam semesta memerlukan punca pertama Allah, hujah ini mengukuhkan fitrah kita dan mengajak kita untuk hidup dengan kesyukuran. Dalam bab berikut, kita akan meneroka mukjizat ilmiah Al-Quran yang menunjukkan bagaimana teks suci ini sentiasa dengan penemuan saintifik moden seperti perihal Big Bang dan perkembangan embrio. Dengan panduan Al-Quran, pemerhatian saintifik dan refleksi falsafah, kita akan terus mendekati kebenaran dan kebesaran Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Bab 5, Mukjizat Ilmiah Al-Quran, tanda-tanda ilahi dalam wahyu pendahuluan. Al-Quran sebagai panduan dan mukjizat. Sepanjang buku ini, kita telah meneroka tanda-tanda pencipta melalui kerumitan ciptaan. Dari keajaiban tubuh manusia, bab 2, keseimbangan alam semesta, bab 3, hingga permulaan kosmik alam semesta. Namun, dalam tradisi Islam, terdapat sumber lain yang menunjukkan kebesaran Allah. Al-Quran, sebuah kitab suci yang bukan sahaja panduan rohani, tetapi juga mengandungi mukjizat ilmiah yang selari dengan penemuan moden. Al-Quran menggambarkan dirinya sebagai tanda ilahi. Kami akan perlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami di segenap ufuk dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahawa Al-Quran itu benar. Bab Fusilat. Bab ini akan mendalami mukjizat ilmiah Al-Quran.
dengan menonjolkan bagaimana ayat-ayat yang diturunkan lebih sinihul 400 tahun lalu menggambarkan fenomena saintifik seperti Big Bang, perkembangan embrio, dan kitaran air dengan ketepatan yang menakjubkan. Dengan menggabungkan teologi Islam, pemerhatian saintifik, dan refleksi falsafah, kita akan melihat bagaimana Al-Quran mengukuhkan hujah-hujah sebelumnya, mengajak kita untuk merenung tanda-tanda Allah dalam wahyunya, sebagaimana kita merenung ciptaannya. Mukjizat ilmiah. Apakah maksudnya? Al-Quran adalah mukjizat utama Nabi Muhammad SAW, diturunkan kepada seorang Nabi yang ummi, tidak membaca atau menulis, di tengah masyarakat Arab abad ke-7 yang tidak mempunyai akses kepada teknologi saintifik modern. Namun, Al-Quran mengandungi penerangan tentang fenomena alam yang hanya disahkan oleh sains berabad-abad kemudian. Mukjizat ilmiah ini bukan bertujuan untuk menggantikan penyelidikan saintifik, tetapi untuk menunjukkan bahwa Al-Quran adalah wahyu daripada pencipta yang maha mengetahui, seperti yang dinyatakan dalam surah Al-An'am. Dan pada sisinya lah kunci-kunci perkara yang gaib, tiada yang mengetahuinya melainkan Dia. Serdarhan Uyar, dalam artikel asalnya di Iqra Quran, menekankan bahwa Al-Quran mengajak kita untuk memerhatikan ciptaan dan wahyu sebagai tanda-tanda Allah. Mukjizat ilmiah ini, seperti yang akan kita teroka, melengkapkan hujah reka bentuk pintar dan penalaan halus bab 3, dengan menunjukkan bahawa pencipta yang merancang alam semesta juga menyampaikan pengetahuannya melalui Al-Quran. Contoh mukjizat ilmiah Al-Quran. Berikut adalah beberapa contoh mukjizat ilmiah Al-Quran yang menunjukkan ketepatan wahyu ilahi. Permulaan alam semesta, Big Bang. Seperti yang dibincangkan dalam bab 4, teori Big Bang menunjukkan bahawa alam semesta bermula dari satu titik yang sangat padat, kira-kira 12.8 bilion tahun lalu. Al-Quran menggambarkan peristiwa serupa dalam surah Al-Anbiya. Dan tidakkah orang-orang yang tidak beriman itu memikirkan bahawa langit dan bumi itu pada mulanya bercantum menjadi satu, lalu kami pisahkan keduanya? Ayat ini diturunkan pada abad ke-7, selari dengan penemuan saintifik abad ke-20, menunjukkan bahawa alam semesta bermula dari satu entiti sebelum dipisahkan melalui pengembangan. Ayat ini juga menyebut bahawa Allah menjadikan segala sesuatu yang hidup dari air, yang selari dengan pemahaman saintifik bahawa air adalah penting untuk kehidupan. Kesejajaran ini mengukuhkan hujah kosmologi, bab 4, menunjukkan bahawa pencipta yang memulakan alam semesta juga mendedahkan hakikat permulaannya dalam Al-Quran. 1. Perkembangan embrio. Salah satu mukjizat ilmiah yang paling menakjubkan ialah penerangan Al-Quran tentang perkembangan embrio manusia. Surah Al-Mu'minun 23:11 menyatakan, "Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari saripati tanah liat. Kemudian kami jadikan dia setitis air mani yang tersimpan di tempat yang kukuh. Kemudian kami ciptakan air mani itu menjadi segumpal darah. Lalu kami ciptakan segumpal darah itu menjadi seketul daging. Kemudian kami ciptakan daging itu menjadi tulang, lalu kami balut tulang itu dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang lain. Maka Maha Suci Allah sebaik-baik pencipta." Ayat ini menggambarkan peringkat embriologi dari nutfah, setitis air mani, alaqah, segumpal darah, hingga pembentukan tulang dan daging, dengan ketepatan yang hanya disahkan oleh mikroskop modern pada abad ke-20. Saintis seperti Keith L. Moore, seorang pakar embriologi, telah mengakui bahawa penerangan Al-Quran adalah sangat tepat, jauh melebihi pengetahuan zaman itu. Ini melengkapkan hujah reka bentuk pintar bab 2, menunjukkan bahawa kerumitan tubuh manusia bukan sahaja direka tetapi juga didokumentasikan oleh pencipta dalam wahyunya. 1. Kitaran air dan cuaca. Al-Quran juga menggambarkan kitaran air dengan ketepatan yang menakjubkan. Surah Ar-Rum 30:18 menyatakan, "Allah jualah yang menghantar angin. Lalu angin itu menggerakkan awan. Kemudian dia menghamparkannya di langit sebagaimana yang dikehendakinya dan menjadikannya berkeping-keping. Maka engkau melihat hujan turun dari celah-celahnya." Ayat ini menerangkan proses penyejatan, pembentukan awan, dan hujan, yang hanya difahami sepenuhnya melalui meteorologi modern. Penerangan ini menunjukkan bahawa pencipta yang merancang sistem bumi untuk kehidupan, seperti yang dibincangkan dalam bab 2, juga mendedahkan proses ini dalam Al-Quran. Ia mengajak kita untuk merenung bagaimana air yang penting untuk kehidupan disediakan melalui reka bentuk yang sengaja. Mengapa mukjizat ilmiah penting?
Mukjizat ilmiah Al-Quran bukan sekadar kebetulan. Ia adalah bukti bahawa Al-Quran adalah wahyu daripada Allah, pencipta alam semesta. Dalam konteks buku ini, mukjizat ini melengkapkan hujah-hujah sebelumnya. Hujah reka bentuk pintar, bab 2. Penerangan Al-Quran tentang embrio mengesahkan kerumitan biologi yang menunjukkan reka bentuk. Hujah penalaan halus, bab T. Penerangan tentang kitaran air menunjukkan bagaimana bumi diselaraskan untuk menyokong kehidupan. Hujah kosmologi, bab Mount. Ayat tentang Big Bang mengesahkan bahawa Allah adalah punca pertama alam semesta. Seperti yang ditekankan oleh Sedarhan Uyar di Iqra Quran, mukjizat ini mengajak kita untuk tadabbur, merenung wahyu dan ciptaan untuk mengenali Allah. Bagi orang beriman, ia mengukuhkan iman. Bagi yang skeptik, ia adalah jemputan untuk mempertimbangkan kebenaran Al-Quran. Menjawab skeptisisme, adakah ini kebetulan? Sesetengah skeptik mungkin berhujah bahawa penerangan saintifik dalam Al-Quran adalah kebetulan atau ditafsirkan secara retrospektif. Namun, beberapa faktor menyangkal pandangan ini. Konteks sejarah. Pada abad ke-7, tiada teknologi seperti mikroskop atau teleskop untuk memerhatikan embrio atau pengembangan alam semesta. Pengetahuan ini tidak tersedia di kalangan masyarakat Arab. Ketepatan bahasa. Bahasa Al-Quran adalah tepat dan serasi dengan penemuan saintifik, seperti istilah alaqah yang merujuk kepada peringkat embrio yang menyerupai segumpal darah. Konsistensi. Al-Quran kekal konsisten tanpa kontradiksi saintifik, walaupun diturunkan secara beransur-ansur selama 23 tahun. Laman web Iqra Quran menangani skeptisisme ini dalam artikel seperti mukjizat ilmiah, dengan menunjukkan bahawa ketepatan Al-Quran adalah tanda keilahian. Kuliah Ahmed Didat juga membincangkan mukjizat ini, menekankan bahawa Al-Quran adalah cabaran kepada manusia untuk menghasilkan sesuatu yang serupa. Perspektif teologi, Al-Quran sebagai tanda ilahi. Dalam Islam, Al-Quran adalah mukjizat yang kekal, berbeza dengan mukjizat fizikal nabi-nabi terdahulu. Surah Yunus mencabar. Adakah mereka berkata, dia Muhammad telah mengada-adakannya? Katakanlah, datangkanlah satu surah yang seumpamanya dan panggillah sesiapa yang kamu dapat selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Mukjizat ilmiah Al-Quran adalah sebahagian daripada cabaran ini, menunjukkan bahawa hanya pencipta yang maha mengetahui dapat mendedahkan hakikat alam semesta. Seperti yang dibincangkan dalam bab 1, fitrah manusia mendorong kita untuk mencari Allah, dan Al-Quran adalah panduan untuk menyahut panggilan ini. Dengan merenung ayat-ayat seperti surah Fusilat, bab 10, kita melihat bagaimana wahyu dan ciptaan saling berkait, mengukuhkan iman dan mengajak kita untuk bersyukur. Jemputan untuk refleksi dan penerokaan mukjizat ilmiah Al-Quran mengajak kita membaca kitab suci ini dengan mata hati yang baru, melihatnya sebagai tanda-tanda Allah yang selari dengan ciptaan. Bayangkan memegang Al-Quran dan menyedari bahawa ayat-ayatnya diturunkan berabad lalu, menggambarkan hakikat alam semesta dan kehidupan dengan ketepatan. Ini adalah tadabbur, cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Refleksi pribadi. Baca ayat-ayat seperti surah Al-Muminun 23:11 atau surah-surah Al-Anbiya. Renungkan bagaimana penerangan ini boleh ditulis tanpa pengetahuan saintifik moden. Penyelidikan lanjut. Baca artikel di Iqra Quran seperti mukjizat ilmiah untuk memahami lebih lanjut tentang kesejajaran antara Al-Quran dan sains. Teroka sumber saintifik di intelligentdesign.org untuk konteks tentang Big Bang dan embriologi. Tonton kuliah Ahmed Didat tentang mukjizat Al-Quran untuk perspektif teologi. Perbincangan, kongsi ayat-ayat ini dengan rakan melalui platform seperti X, Facebook atau WhatsApp untuk membuka dialog tentang Al-Quran dan sains. Hubungan, berhubung dengan Iqra Quran melalui contact@iqraquran.com untuk soalan atau cadangan. Langganan, daftar di laman web Iqra Quran untuk kemas kini tentang mukjizat Al-Quran. Penutup, menuju kesimpulan dan iman yang lebih mendalam. Mukjizat ilmiah Al-Quran melengkapkan hujah reka bentuk pintar, bab 2, penalaan halus, bab 3, dan hujah kosmologi, part. Dengan menunjukkan pencipta yang merancang alam semesta juga mendedahkan hakikatnya dalam wahyu. Dengan mempelajari ayat-ayat ini, kita mengukuhkan fitrah kita dan mendekati Allah dengan kesyukuran. Dalam bab berikut, kita akan mengintegrasikan semua hujah ini untuk membuat kesimpulan, meneroka bagaimana tanda-tanda dalam ciptaan dan wahyu membawa kita kepada iman yang menyeluruh.
Dengan panduan Al-Quran, pemerhatian saintifik dan refleksi falsafah, kita akan terus mencari kebenaran dan kebesaran Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Bab 6. Kesimpulan menemui Pencipta melalui iman dan tindakan pendahuluan. Perjalanan menuju kebenaran. Sepanjang buku ini, kita telah memulakan perjalanan untuk mencari tanda-tanda Pencipta, dipandu oleh akal, sains, dan wahyu. Kita telah merenung kerumitan tubuh manusia yang menyerupai keajaiban reka bentuk pintar. Bab 2. Keseimbangan halus alam semesta yang diselaraskan untuk kehidupan. Bab 3. Permulaan kosmik yang menunjukkan punca utama dan mukjizat ilmiah Al-Quran yang selari dengan penemuan moden. Setiap bab telah membawa kita lebih dekat kepada kesedaran bahawa alam semesta, kehidupan dan wahyu adalah tanda-tanda ayat kebesaran Allah, seperti yang dinyatakan dalam surah Fussilat. Kami akan perlihatkan kepada mereka tanda-tanda kami di segenap ufuk dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahawa Al-Quran itu benar. Bab ini adalah kesimpulan perjalanan kita, merangkum hujah-hujah utama dan mengaitkannya dengan konsep fitrah, kecenderungan semula jadi manusia untuk mengenali Allah, dan tadabbur, refleksi terhadap ciptaan dan wahyu. Lebih daripada itu, bab ini mengajak Anda untuk melangkah ke hadapan, bukan sahaja dengan iman yang diperkuat tetapi dengan tindakan yang mencerminkan kesyukuran kepada Pencipta. Marilah kita menyusun semula tanda-tanda ini dan meneroka bagaimana ia boleh membentuk kehidupan kita. Merangkum tanda-tanda Pencipta, buku ini telah membentangkan pelbagai hujah yang, apabila digabungkan, membentuk gambaran menyeluruh tentang kewujudan Pencipta. Hujah reka bentuk pintar. Kita telah melihat bagaimana organ seperti buah pinggang, mata dan sistem pembekuan darah menunjukkan kerumitan yang sukar dijelaskan oleh proses rawa. Seperti yang ditanya oleh Serdarhan Uyar di Iqra Quran, jika pen memerlukan pereka, bagaimana pula dengan tubuh manusia yang jauh lebih kompleks? Hujah ini mengesahkan bahawa kehidupan direka dengan tujuan. Hujah penalaan halus, bab 3. Pemalar universal seperti kekuatan graviti diselaraskan dengan ketepatan luar biasa untuk menyokong kehidupan. Ini menunjukkan bahawa alam semesta bukan sahaja direka tetapi disediakan khusus untuk kita, selari dengan surah Ar-Rahman. Dan langit telah Dia tinggikan dan Dia telah meletakkan neraca keadilan. Hujah kosmologi, bab 4. Teori Big Bang mengesahkan bahawa alam semesta mempunyai permulaan, memerlukan punca pertama yang tidak bermula Allah. Surah Al-Baqarah 2:11 menggambarkan, apabila Dia menghendaki sesuatu, Dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah ia. Mukjizat ilmiah Al-Quran, bab 5. Ayat-ayat tentang Big Bang, Surah Al-Anbiya, perkembangan embrio Surah Al-Muminun 2:18-12 dan kitaran air 30-48 menunjukkan bahawa Al-Quran adalah wahyu daripada Pencipta yang Maha Mengetahui, mengukuhkan hujah-hujah saintifik dengan kebenaran ilahi. Hujah-hujah ini bukan saling berdiri sendiri tetapi saling berkait, seperti serpihan mozaik yang membentuk gambar kebesaran Allah. Seperti yang dibincangkan dalam bab 1, fitrah kita mendorong kita untuk mencari Pencipta. Dan hujah-hujah ini adalah alat untuk membangkitkan semula kesedaran ini, mengajak kita untuk tadabbur, merenung ciptaan dan wahyu. Fitrah dan tadabbur, jalan menuju iman dalam Islam. Fitrah adalah anugerah Allah yang menanamkan keinginan untuk mengenalinya. Seperti yang dinyatakan dalam surah Ar-Rum 30. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam. Berpeganglah kepada fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Hujah-hujah dalam buku ini, dari reka bentuk pintar hingga mukjizat Al-Quran, berfungsi untuk menyegarkan fitrah ini, yang mungkin dikaburkan oleh skeptisisme moden atau kesibukan duniawi. Tadabbur atau refleksi mendalam terhadap ciptaan dan wahyu adalah cara untuk menyahut panggilan fitrah. Al-Quran berulang kali mengajak kita untuk memerhatikan tanda-tanda Allah. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Dengan merenung keajaiban tubuh kita, keseimbangan alam semesta atau ayat-ayat Al-Quran, kita bukan sahaja mengukuhkan iman tetapi juga mendekatkan diri kepada Allah. Seperti yang ditekankan oleh Serdarhan Uyar di Iqra Quran. Menjawab skeptisisme, jambatan antara akal dan iman. Sepanjang buku ini, kita telah menangani cabaran skeptisisme, seperti teori rawa bab 2, hipotesis multiverse bab 3 dan 4, dan idea bahawa penerangan Al-Quran adalah kebetulan bab 5.
Hujah-hujah ini menunjukkan bahawa iman kepada Allah bukanlah lompatan buta, tetapi kesimpulan yang logik, disokong oleh sains dan falsafah. Seperti yang ditunjukkan dalam bab 1, sains dan iman bukan bertentangan tetapi saling melengkapi. Dengan sains menerangkan bagaimana dan Al-Quran mendedahkan siapa dan mengapa. Bagi mereka yang masih meragui, buku ini mengajak dialog terbuka. Laman web Iqra Quran menawarkan sumber seperti artikel pencipta eluan undang-undang dan mukjizat ilmiah, manakala intelligentdesign.org menyediakan analisis saintifik. Kuliah Ahmed Didat tentang Al-Quran dan ciptaan juga boleh memberi perspektif teologi yang mendalam. Dari iman kepada tindakan, menghidupkan kesyukuran, memahami tanda-tanda pencipta bukanlah akhir perjalanan tetapi permulaan kehidupan yang dipenuhi kesyukuran dan tujuan. Dalam Islam, iman bukan sekadar kepercayaan tetapi diterjemahkan ke dalam tindakan. Surah Al-Asr, strategi Liga 2 Sutia mengingatkan, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan mereka yang berpesan-pesan dengan kebenaran dan kesabaran. Berikut adalah cara untuk menghidupkan iman yang diperkuat oleh buku ini. Solat dan ibadah. Solat adalah cara utama untuk bersyukur kepada Allah, menghubungkan kita dengan pencipta yang telah merancang alam semesta. Seperti yang dinyatakan dalam surah Al-Ankabut, sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tadabbur harian. Luangkan masa setiap hari untuk merenung ciptaan, seperti matahari terbit atau degupan jantung Anda, atau membaca ayat Al-Quran seperti surah Al-Muminun 23:11-11 tentang embrio. Ini memperdalam kesedaran tentang tanda-tanda Allah. Menyebarkan ilmu. Kongsi penemuan daripada buku ini melalui platform seperti X, Facebook atau WhatsApp. Berbincang tentang hujah reka bentuk pintar atau mukjizat Al-Quran boleh menginspirasikan orang lain. Berbuat baik. Amalkan kebaikan seperti membantu mereka yang memerlukan atau menjaga alam sekitar sebagai tanda kesyukuran atas ciptaan Allah. Surah Al-Baqarah 255 menggalakkan dan berbuat baiklah sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Pembelajaran berterusan. Teroka sumber seperti laman web Iqra Quran, kontak iqraquran.com atau discovery.org untuk mendalami hubungan antara sains dan iman. Jemputan untuk perjalanan yang berterusan. Perjalanan mencari pencipta tidak berakhir dengan buku ini. Ia adalah usaha sepanjang hayat. Sama ada Anda seorang Muslim yang ingin mendalami iman, seorang yang meragui mencari jawaban, atau seseorang yang tertarik dengan hubungan antara sains dan agama, buku ini mengajak Anda untuk terus merenung, belajar, dan bertindak. Al-Quran mengingatkan kita, dan pada diri kamu sendiri, tidakkah kamu memerhatikan? Surah Ad-Dariyat, Livolat, cadangan tindakan, refleksi pribadi. Luangkan masa untuk menulis jurnal tentang bagaimana hujah-hujah ini mempengaruhi pandangan Anda tentang Allah dan ciptaan. Penyelidikan lanjut. Baca artikel di Iqra Quran seperti mukjizat ilmiah atau pencipta leluhur undang-undang. Teroka karya Stephen C. Meyer di intelligentdesign.org untuk perspektif saintifik. Dengar kuliah Ahmed Didat tentang Al-Quran untuk inspirasi teologi. Perbincangan, sertai kumpulan atau forum di X atau platform lain untuk melihat tanda-tanda pencipta. Langganan, daftar di Iqra Quran untuk kemaskini tentang iman dan sains. Penutup, hidup dengan rasa kagum dan tujuan. Buku ini telah membawa kita melalui tanda-tanda pencipta dalam ciptaan dan wahyu. Daripada keajaiban tubuh kita hingga ayat-ayat Al-Quran yang mendedahkan hakikat alam semesta. Hujah reka bentuk pintar, penalaan halus, kosmologi, dan mukjizat ilmiah Al-Quran semuanya menunjuk kepada Allah, pencipta yang maha bijaksana dan maha penyayang. Dengan fitrah sebagai kompas dan tadabbur sebagai panduan, kita dipanggil untuk hidup dengan iman, kesyukuran, dan tindakan yang mencerminkan kebenaran ini. Seperti yang diingatkan oleh Al-Quran, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Surah Ar-Rahman 15. Marilah kita melangkah ke hadapan, iman yang diperkuat dan komitmen untuk menghidup tanda-tanda pencipta dalam setiap aspek kehidupan kita. Mendekati Allah dengan hati yang penuh kagum dan tujuan.